Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Haji Syukri selaku penganjur program ilmu pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini sebagai pengisian untuk kuliah pada pagi ini, saya nak bincang satu tajuk khusus lah, sebagai salah satu daripada banyak-banyak peristiwa yang berkait dengan sejarah awal Islam, iaitu Saqifah Bani Sa'idah ini, ataupun disebut juga dalam kitab sebagai Mu'tamarus Saqifah, iaitu persidangan di Saqifah. Maka peristiwa ini menjadi satu peristiwa penting dan juga dianggap sebagai titik tolak kepada permulaan era sahabat, khususnya dalam bab politik. Kerana di sinilah berlaku pelantikan Al-Bay'atul Ula, bai'ah yang pertama terhadap Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq itu. Sebab dia ada beberapa siri bai'ah yang berlaku. Paling kurangnya 3 bai'ah yang berlaku yang kita dapati dalam sejarah. Yang pertama, bai'ah di Saqifah. Ini berlaku pada hari pertama kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, keesokan hari, dia panggil bai'ah ammah, berlaku di Masjidun Nabawi. Dan disebut juga selepas tu ada bai'ah berlaku secara kecil-kecilan. Tetapi satu lagi bai'ah yang penting juga, sebagai bai'ah ulangan, berlaku selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah. Bai'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali sebagai mengulangi bai'ah. Di situlah ada perbincangan yang agak khusus dalam kitab lain sebut, kerana dalam bab bai'ah selepas wafat Rasulullah ni sebenarnya, hadirin dan hadirat, banyak berlaku kita kata penyelewengan fakta lah, khususnya dari golongan Syiah, yang akhirnya eksploitasi lah cerita dia, maknanya dia spin cerita ni untuk menampakkan bagaimana para sahabat ini telah merampas hak Sayyidina Ali itu. Baik, jadi Saqifah ini, Saqifah Bani Sa'idah ini adalah satu tajuk yang sangat popular dalam sirah yang berkait dengan sejarah awal umat Islam. Jadi pada pagi ini, perbincangan ini kalau sempatnya saya nak sebut dalam 2 tajuk besar lah. Yang pertama sekali, cerita secara umum berkenaan dengan Saqifah, kemudian beberapa siri pemurnian sejarah khusus berkenaan dengan Saqifah Bani Sa'idah ini, kerana di situ banyak fitnah yang berlaku. Jadi dalam suasana sedih, sebaik saja wafat Nabi SAW, saya minta maaf lah sebab tak sempat nak buat nota, kan hak ni dalam asal dalam bahasa Arab. Jadi kitab ni sebenarnya khusus yang menyentuh berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ditulis oleh Mahmud Abdul Fattah Syarafuddin, seorang profesor sejarah Islam, dan dia merupakan dekan di Universiti Al-Azhar. Dia tulis buku ni khusus untuk memaparkan kehebatan Sayyidina Abu Bakar, sebagai nak melengkapkan dan untuk membanyakkan koleksi berkenaan dengan sirah sahabat. Maka dia tulis satu buku yang khusus, walaupun banyak lagi buku lain. Abqariyah misalnya, hak tu khusus buku ataupun kitab yang ditulis oleh ulama Islam
untuk menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang sangat cerdik dalam pelbagai aspek lah. Jadi dalam suasana sedih itu, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita maklum lah, biasa kita dengar, mana sahabat ni terbagi pada beberapa bahagian bila wafatnya Nabi. Dari sudut kesedihan tu lah, ada sahabat yang boleh terima kewafatan Nabi. Boleh terima ni maksudnya boleh terima dengan tenang lah, seperti Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Ada setengah tu dalam keadaan terpinga-pinga, kebingungan, senyap tak kata apa. Setengah tu terduduk tak boleh bangun. Macam-macam kita tengok dalam sejarah, sebaik saja mendengar berita wafatnya Nabi SAW. Ada juga sahabat yang tidak boleh terima. Antaranya Sayyidina Umar. Tak boleh terima tu kerana terkejut lah. Bukan dia tidak boleh terima takdir tu, tidak. Tapi tidak boleh terima tu dalam keadaan peringkat awal, permulaan tu. Sehingga kita tengok dalam riwayat-riwayat sahih, dia marah kalau ada orang kata Nabi tu mati. Sehingga dari riwayat kata mana dia akan bunuh, dia akan pancung siapa dia kata Muhammad tu mati. Muhammad tu tak mati. Setengah kata dia nak sepuluh Nabi Isa naik, lepas tu dia akan turun pula. Ada itu suasana permulaan hari pertama tu. Sebab Nabi ni ada riwayat sebut dia mana wafat tu pagi. Wafat tu kan. Baik. Tapi ulama dalam kitab ni dia tidak tekan tu. Mati tu waktu pagi ke, waktu malam, dia tidak penting bagi dia tu. Sebab tu setengah ulama kata waktu tu tidak ada satu pendapat yang agak tepat lah secara riwayat yang sahih. Tapi ada yang sebut hari Senin, hari pagi Senin tu. Pada waktu duha. Tu ada. Tapi anda duk tengok banyak kitab dia tak sentuh, dia kira tu tak penting. Baik. Jadi bila mana berlaku peristiwa ini, golongan muhajirin dia tak nampak dah orang lain, duk nampak Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita sebut ke bahasa Kelantan kita kan, bila wafat Nabi, pun muhajirin pakai pergi jemput Abu Bakar lalu. Pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Tertumpu perhatian muhajirin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walau bagaimanapun golongan Ansar ni, saya nak suruh nampak dulu gambaran peristiwa dalam masa satu hari itu. Apa yang berlaku. Manakala golongan Ansar yang merupakan penduduk Madinah, yang asal lah, penduduk asal Madinah, sebaik saja mereka dapat tahu bahawa Nabi telah wafat, ijtama'u fi saqifatihim, mereka berhimpun di halaman ketua. Sebab Sa'ad bin Ubadah ni ketua Khazraj. Dia ketua Khazraj. Ketua nombor satu lah. Hak paling tinggi dari segi kedudukan mengikut Khazraj adalah Sa'ad bin Ubadah. Kerana Aus pada waktu ni ketua utama dia telah mati. Dalam peperangan Ahzab itu Sa'ad bin Mu'az itu meninggal situ. Itu dia ketua Aus. Seperti yang kita maklum kan, Mu'az ni bila dia mati Nabi kata bergegar tiang arash itu. Itu ketua Aus, Sa'ad bin Mu'az, yang berjasa besar mengislamkan 85 buah rumah tu. Itulah sebab bergetar tiang arash tu. Dan memang dalam kitab sirah mana-mana pun sebut, faktor terbesar Nabi berjaya membentuk kerajaan Madinah hari pertama lagi adalah kerana sumbangan Sa'ad bin Mu'az itu dan Mus'ab bin Umair. Ini tak boleh nafi. Dalam kitab mana pun dia akan sebut gitu. Jadi bila Sa'ad bin Mu'az ni meninggal dalam peperangan Ahzab, sebaik saja selepas peperangan dia tidak mati situ, tapi kesal daripada luka tu dia mati sebenarnya kerana peperangan Ahzab itu. Jadi tak ada lah. Kalau ada tokoh lain pun tidak dapat nak menandingi Sa'ad bin Ubadah. Jadi puak-puak Ansar, khususnya golongan Aus, bila mereka tahu bahawa Nabi wafat, maka mereka berkumpul di Saqifah, yakni di kawasan anjung rumah Sa'ad bin Ubadah. Ni. Jadi berkumpul ni hadiah-hadiah sebenarnya bukanlah melalui satu perjanjian ataupun kita kata pakat dak. Bila pergi situ kohorama pergi bila tahu tu. Kalau kita pergi ke Mekah, dia tidak jauh daripada Masjid Nabawi tu. Mana kalau kita mengambil kira dengan pagar masjid, tidak jauh lah. Kalau mengambil kira di Raudah Nabi tu jauh kat lah. Tapi kukuk mana pun jalan kaki lah. Sebab saya pergi
pada bulan 3 tahun ni lah. Saya pergi umrah tu, saya pergi ziarah di Saqifah ini. Dia ada dalam pagar, dia tulis sejarah dia di papan kenyataan itu. Mana tidak jauh daripada masjid sebenarnya. Jadi tujuan golongan Ansar berhimpun di hadapan rumah Sa'ad bin Ubadah adalah dengan bermaksud untuk melantik beliau, menabalkan beliau sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan Ansar ni dia beralasan, dia yakin puak dia layak dengan ketokohan Sa'ad bin Ubadah. Memanglah Sa'ad ni sahabat besar, Sa'ad bin Ubadah ini. Mereka beralasan bahawa mereka lah orang yang mula-mula tolong Nabi sehingga Nabi berjaya membentuk kerajaan Madinah. Memang betul lah. Sebab muhajirin ni tak siapa pun 150 orang sebenarnya. Bayangkan 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah tu tak lama sebenarnya. Cuma selepas tu ramai. Jadi maknanya golongan Ansar ni dia lebih ramai pada waktu mula-mula tu. Jadi dia imbau sejarah tu, dia kata kita lah sebenarnya tolong Nabi, dan dia tolong ni luar biasa sehingga dipuji dalam Quran, dalam hadis. Berat hak dia tolong ni, siapa bui harta secara percuma untuk muhajirin, bui isteri, cerai isteri dia, banyak berlaku cerai isteri dia. Lepas tu bila habis hadah tu menikah dengan puak-puak muhajirin, bui penempatan dan sebagainya. Mana dia bui itu lebih daripada dia bui kepada adik-beradik dia. Sebab tu dia ni orang Ansar ni, kalau dalam kitab dia panggil Ahlul Iwa, dia panggil Ahlul Iwa ni orang yang memberi penempatan kepada sahabat muhajirin. Kalau tidak muhajirin pergi tak ada, nak duduk mana? Masjid tak ada lagi masa tu. Bayangkan bila muhajirin berhijrah tu tak ada penempatan, masjid pun tak ada. Kalau ada masjid boleh lepok-lepok je nak di masjid tu. Ni tak ada. Sebab bila Nabi pergi baru ada masjid, Masjid Quba itu. Jadi dia lah pun besar pengorbanan Ansar ni, tercatat dalam sejarah, tak ada tolak banding lah. Dan mereka benar-benar telah menepati janji mereka membantu Rasulullah sehingga terkorban seramai mana golongan Ansar perang nak bela Nabi, kerana dia berjanji pada Aqabah Thalithah tu, pada Aqabah yang ketiga dia janji dengan Abbas bin Abdul Muttalib untuk bantu Nabi. Kita ingat cerita di ambang hijrah tu kan. Bila rombongan 76 orang pergi daripada Ansar, terdiri pada Aus dan Khazraj, pergi jumpa Nabi pada tahun yang ke-12, hujung tahun ke-12 hijrah. Mana pergi itu dengan pergi ke Madinah, pergi ke Mekah dengan maksud nak ajak Nabi supaya marilah ke Madinah ni. Jadi dalam pertemuan itu Abbas pada waktu tidak Islam lagi, tapi dia nak jumpa dengan wakil daripada Madinah ni. Dia nak tanya sendiri, sejauh mana kamu sanggup, komitmen kamu nak jaga anak daraku hak nama Muhammad, padahal dia tidak Islam lagi masa tu, Abbas bin Abdul Muttalib. Mungkin awak kira dengan aku, kerana dia ni orang terkemuka. Sebab keluarga Abdul Muttalib ni, keluarga pemimpin. Puak dia ni puak bangsawan hadirat. Kena ingat tu. Abbas ni betul tokoh. Mana pemimpin kaum dia di Mekah. Puak dia Abu Talib semua sekali tu. Abu Talib ni ada tanah luah. Kita tengok dalam sejarah. Bukan tanah main-main pak kita sekar dua, dak padang ragut. Padang ragut sekar, kita panggil padang ragut. Padang ragut ni kalau kita jalan siapa nak ke sana letih sakit pinggang. Itu padang ragut, luah tak luah. Sehingga ada sebut dalam kitab depan Syekh Ibnu Abi Talib. Syekh Abi Talib. Tapi setengah kita kata Syekh Abi Hashim ada juga. Tapi kok mana ada disebut mana tanah Abu Talib, tepat pelihara binatang, kawasan yang sangat luas. Sebab tu setengah-setengah ulama dia tak terima Abu Talib tu miskin sehingga terpaksa serah Sayyidina Ali kepada keluarga dia untuk dijaga. Biasa kita dengar tak? Kalau musim-musim ni baru 24 Rabiul Awal ni. Biasalah kita dengar cerita, saya pun pernah dengar. Kalau masjid tu kenali tu kan, dia baca tu kan habis rapat GA siapa Z dah bahas cerita. Abu Talib ini miskin terpaksa serah anak dia nama Ali pada Nabi Muhammad. Jadi betul kau miskin. Tempat kita Tok Ngulu tak miskin dah. Abi Talib bukan Tok Ngulu. Dia lebih pada tu lagi. Pemimpin kaum. Keluarga dia ni jaga kemaslahatan jemaah haji. Makan minum jemaah haji. Tu tugas apa dia. Mana kemaslahatan Masjid Haram tu antaranya yang terlibatnya keluarga Abdul Muttalib. Dan Abu Talib ni ada jawatan khusus tu. Disebut dalam sejarah. Tak mungkin miskin sehingga nak jaga anak tak boleh. Berat tu.
Siapa tu wi kat orang anak ni kalau kelakar apa kita, kalau hak begini wi kat orang anak miskin ni berat benar taraf ekonomi tu. Nah, tak mungkin. Tak logik sikit rabuk tu. Tapi itulah sejarah, yang dipaparkan kepada kita. Jadi kita tu sebenarnya kena buat gitulah. Nak suruh nampak Sayyidina Ali tu pergi duduk rumah Nabi sebagai anak angkat Nabi. Tu tujuan cerita tu. Jadi kena jatuh sikit Abu Talib tu kata dia miskin. Sehingga tak ada. Lepas tu adalah baru sesuai banyak cerita-cerita bohong selepas pada tu. Tu sebenarnya tu sejarah. Sebab tu kita kena tengok hadis lah. Baik. Jadi dia alasan dia gitu. Jadi antara alasan sokongnya ni perlu kita tahulah. Golongan Ansar ni kata cuba tengok dia kata. Pentingnya kita pada pandangan Nabi. Apa? Sebab Nabi pada Fatih Mekah, berlaku Fatih Mekah tahun ke-9 tu ataupun hujung tahun ke-8 dalam riwayat sebut, Nabi pergi takluk Mekah, mana Mekah jadi negara Islam. Bahkan kuat tak kuat tentera Nabi yang masa masuk Mekah tu sehingga orang kafir Quraisy tak lawan. Pakai tengok saja Nabi masuk ke Mekah, tidak berlaku peperangan. Nah, ayatnya betapa hebatnya Nabi SAW. Jadi golongan Ansar kata, apa Nabi tidak duduk di Mekah membentuk kerajaan sebagai pusat pemerintahan Mekah. Sedangkan Mekah dengan Madinah lebih Mekah lagi. Mekah dengan Madinah kalau kita tengok dalam hadis Nabi, semaya Masjid Haram tak serupa dengan semaya Masjid Madinah. Lebih Masjid Haram lagi. Walaupun 3 buah masjid ni masjid yang paling lebih atas dunia 3 lah. Nah, tetapi Masjid Mekah tu, Masjidil Haram tu memang dia ada kelebihan lebih daripada masjid hatta Masjid Madinah. Tapi kenapa Bapak Ansar kata dalam alasan dia, kenapa Nabi tidak menetap di Mekah membentuk sebagai pusat pemerintahan Mekah, tapi dia balik ke Madinah? Bahkan dia tidak benar atas nama undang-undang syariat pada waktu tu, mana-mana sahabat yang berhijrah dia tidak boleh balik tinggal di Mekah selepas Fatih Mekah. Kalau dia tinggal juga haram, berdosa. Tu. Jadi alasan ni dia kata nak ayatnya bahawa Madinah ini lebih penting bagi Nabi. Jadi Madinah ni siapa dia? Kita lah, Ansar. Tu. Lepas tu memanglah puak dia lebih ramai nak banding dengan Muhajirin tu. Kerana selepas Fatih Mekah tak ada dah istilah Muhajirin, daripada Mekah ke Madinah tak ada dah. Habis dah. Hak maksud hijrah makaniyah itu. Tak ada dah. Ini kata dia. Jadi dia kata hak ni sebenarnya faktor yang paling besar lah bahawa kepimpinan mesti dari golongan Ansar. Dia beralasan lagu tu. Tu. Tu kata Khazraj. Manakala Aus pula dulu dia yang tak kata gapo. Perlu ni tahu ni, walaupun cerita ni anda duk tengok tu kena tak habis hari ni kena buat 2 siri. Sebab 2 siri ni sebab dia sebab habis hari ni kita nak buat pencerahan. Gapo dia? Cerita-cerita bohong yang berkait dengan Saqifah Bani Sa'idah ni. Hari ni dia ada dalam kitab ni pula dia sebut. Dalam hari ni tak sebut, sebab hari ni sebut cerita ya, gambar latar belakang dia punya peristiwa itu. Baik. Jadi golongan Aus pula mereka tidak berani nak bersuara kata kita juga ada tokoh untuk lantik sebagai pemimpin tertinggi mengganti Nabi. Tak berani puak Aus. Sebab apa? Sebab puak dia pada waktu tu dia tidak ada tokoh. Bila mati Sa'ad bin Mu'az, maka puak dia tidak ada tokoh untuk ditonjolkan sebagai pengganti Nabi SAW. Akhir sekali mereka mengambil sikap berdiam diri, tengok apa yang berlaku. Itu sikap golongan Aus. Baik. Ketika berlaku persidangan ataupun perjumpaan di hadapan rumah Sa'ad bin Ubadah, hak kita panggil Saqifah ini, Saqifah Bani Sa'idah ini, maka cerita ni sampai kepada Muhajirin. Timbul persoalan sini, pada waktu tu Muhajirin duduk mana? Ulama bahagi Muhajirin pada waktu ini duduk di 2 tempat. Yang pertama sebahagiannya duduk dekat di rumah Nabi lah. Duduk urus jenazah Nabi, termasuk Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Benda ni dekat ya, sebab masjid Nabi bersambung bumbung. Ramai Muhajirin berada di masjid pada waktu itu. Berada di Masjid Madinah. Masjid tidak sebesar ni, duduk situ, berkumpul situ. Jadi puak-puak Ansar ni ramanya berada di Saqifah Bani Sa'idah. Bila sampai cerita ni bahawa golongan Ansar berhimpun di Saqifah dengan tujuan untuk memilih pemimpin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Geger lah pokok Muhajir ni pula ni. Nyata ayat kita sepatah pada wasak tak ada. Nyata ayat sepatah kita. Tak ayat sepatah kita. Bila siapa cerita ni kepada golongan Muhajirin, mereka terus mendesak. Sebab dalam riwayat ni dia sebut desak lah. Kena pergi Sayyidina Bakar. Kena pergi lah ke mana pun. Desak Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar ajak Sayyidina Umar. Tak ada dah orang lain nak ajak, kena ajak Sayyidina Umar lah. Bila ajak Sayyidina Umar tu pergilah. Mana pergi cepat-cepat, takut dia sudah. Takut dia lantik. Dia lantik berat lah. Cerita dia ni. Bila pergi dalam perjalanan nak pergi ke Saqifah tu, jumpa pula dengan Abu Ubaidah. Yang Nabi, Abu Ubaidah ni siapa dia? Nabi gelar Aminu Hadhil Ummah itu. Dalam riwayat Nabi kata inilah orang Amin Hadhil Ummah. Mana orang yang menjamin keselamatan ummah ini. Itu laqab yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi ketiga-tiga sahabat, ada lagi orang lain pergi. Tidak disebut nama lah. Hak ni hak penting, tokoh penting. Jadi ketiga-tiga Muhajirin ini bersama dengan orang lain yang tidak disebut nama di sini, mereka pergi untuk bersama dengan golongan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu mereka dapati Sa'ad bin Ubadah memang ada dalam majlis itu. Tapi dalam keadaan berselimut, sebab dia demam. Demam pun tak apa nak latih pemimpin ni. Dia demam masa tu. Sebut dari riwayat. Sa'ad bin Ubadah dia demam. Duk limuk-likuk tak kecek dia sebab dia demam. Demam dia ni berat tak buat siapa-apa kat dia bunyi suara bunyi. Demam berat tapi nya heret demo suruh itu. Sebab tu dia tak ada sesam majlis dia balik. Dia masuk dalam rumah dia tak cakap terlajuk. Sa'ad bin Ubadah ni. Jadi pada peringkat awal golongan Muhajirin ni duduk dengar saja, pergi dengar. Pok-pok ni nak kata gapo ni? Sebab bukan majlis kita tu, majlis orang. Majlis puak-puak Ansar dengar. Dengar tu. Bila demo ni mari jadi terganggu emosi puak Ansar tu, kejut dia. Bila Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, sebab Ansar dia kenal siapa ni tiga orang ni. Bukan tak kenal, bukan puak kita. Tak kenal. Dia kenal. Bila demo ni mari, dalam riwayat Bukhari ada sebut dengan panjang cerita ni, dengan lengkap lah sebut dengan panjang. Cuma sebahagian dia gini, kalau kita dalam Sahih Bukhari ada sebut, cuma sini tak penting lah kita sebab sini nak ayat ni dalam kitab Bukhari tu ada sebut secara terang dalam riwayat teks nas yang panjang menyebut kata peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah ini. Cuma jelasnya ketiga-tiga sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ada. Baik. Dalam majlis itu berlakulah satu perbincangan agak tegar jugalah. Jadi bila tengok ada tokoh Muhajirin, maka setengah-setengah ni kita kira gini, Ansar ni memang dia sahabat, tetapi bila dia ramah dia hadirat. Sebab sahabat ni tidaklah perfect semua sekali, cudik semua dak juga. Dia ada hak jenis, kita kata hak jenis kerah, hak jenis kasar, hak jenis biadab, ada berlaku sahabat ni. Muka dia manusia. Jangan hadirat ingat bila sebut sahabat sepuluh saya nak wakar berlaku. Jangan, silap tu. Silap faham tu. Tu kesalahan besar tu kita faham gitu tu. Boleh jadi fitnah. Kalau kita faham lagu tu, dia jadi fitnah. Bila kita tengok hadis Nabi, tengok, nampak rendah sahabat. Memang sahabat ni orang kampung. Pelbagai. Lapisan. Jadi, ketika itu, bila dia tengok Sayyidina Bakar tu, jadi ada orang Ansar tu ni, kalau bahasa kita agak bila tengok puak lain ada, jadi naik angin. Naik angin jadi kecek pun jadi keras sikit. Maka bangunlah seorang Ansar, tak ada siapa suruh pun dia bangun sendiri. Orang-orang tu bangun. Faqama khatibun minal ansar fahamidallah wa athna alaih. Bangun seorang Ansar, dia mula nak bucak biasa alhamdulillah tu, tak apa lagi tu. Alhamdulillah tu molek. Lepas pada tu masuk gear war tu, dia kata mana? Dia kata nahnu ansarullah wa kutaibatul islam wa antum ya ma'syaral muhajirin rahtum minna wa qad daffatan min qaumikum wa idahum yuriduna ay yajtaziruna min aslina wa yaghsibuna al-amra. Gitu. Dia kata kami adalah penolong-penolong Allah, Ansarullah, dan merupakan tentera-tentera Islam. Kamu wahai puak-puak Muhajirin, rahtun, tetamu kami. Disebut begitu. Maksud kajak banyak, tetamu kami. Duduk dia sudah. Wa qad daffat
Kamu ini kira-kiranya mari menjadi tamu kami. Tiba-tiba kamu mahu mendahului kami, mahu mengatasi kami dan merampas hak kami sebagai pemimpin. Padahal saya nak bakar tak kecek lagi masa ni. Nak oyaknya dan ramai-ramai tak sedut royak lah. Nak dannya ramai dekat nyada lah hak jenis gitu tak boleh gitu. Nak ambil kira kok lagu ni ni. Tak boleh ambil kira. Grup WhatsApp 200 orang nyada lah pelik-pelik tu. Jadi kita jangan hidup pelik, jangan hidup naik angin tak terkalu. Dannya ramai ni nyada lah masalah semua ni gitu juga. Tapi muka saya Noman dia jenis panah. Maka saya Noman pun nak bangun, nak jawab. Kita ada cokohnya boleh kecek lagu tu. Ini tambah apa terjemah. Tak ada sini ya. Saya Noman nak bangun, nak jawab lah. Saya Noman akan pegang dia. Muluduk ala rislik ya Umar. Sabar saya Noman, muluduk dia. Biar aku kecek hari ni. Sebab saya nak. Jadi sini dia sebut mana saya nak bakar dia bimbang. Kalau saya Noman jawab takut jadi lagu lain gitu. Sebab saya Noman ni dia tak kira dah. Saya Noman kata ala rislik ya Umar, sahabat saya Noman. Biar aku yang bercakap hari ni. Maka bangunlah saya Bakar berucap di tengah-tengah golongan Ansar itu, dan ucapan itu ditujukan khusus kepada golongan Ansar. Ayyuhan nas, ni saya Bakar sebutlah. Ayyuhan nas nahnul muhajirun awwalun nas islama wa akramuhum ahsaba wa awsatuhum dara wa ahsanuhum wujuha wa aktharuhum wiladatan fil arab wa amassuhum rahma bi rasulillah. أسلمنا قبلكم وقدمنا عليكم في القرآن فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على عدو. panjang dia sebut sini. أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهل الله وأنتم أجدر بالثناء من جميع أهل الأرض فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش فمنا الأمراء ومنكم الوزراء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأئمة من قريش. Berarti setakat tu. Mana kalau kita ngajar ni dia panggil bahasa sastra. Sebab saya nak Bakar ni sastrawan. Dia ahli sastra saya nak Bakar ni. Kita tak sebut tu. Padahal syair dia hebat saya nak Bakar ni. Sebab tu anak dia Aisyah tu mahir dalam sastra. Nur ayah dia. Apa kata Sayyidina Bakar? Wahai sahabat-sahabatku. Saya terjemah gitu ayyuhan nas. Kalau kita terjemah wahai manusia, bunyi tak rapat mana. Ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabatku. Kami adalah muhajirin. Kami tahu tak ayat. Kami tahu kami muhajirin ni. Kamu tak ayat ayat tahu tu. Kami tak pernah mengaku kami ni orang Ansar. Kami ni orang mula-mula masuk Islam. Tu kena percaya lah. Tak percaya tu pun kena percaya juga. Tu realiti sejarah. Kami orang mula-mula masuk Islam. Sayyidina Bakar ni orang pertama masuk Islam. Tidak daripada keluarga Rasulullah. Tu. Kami orang mula-mula masuk Islam. Dan golongan muhajirin ni orang paling mulia keturunan. Sebab dia keturunan Rasulullah. Kira-kiranya gitu. Wa awsatuhum dara. Dan rumah dia pun, dari segi rumah pun, dia paling adil, paling saksama, paling rapat dengan Nabi. Dan dari segi wajah muka pun mana paling ahsan, paling baik lah. Ni semua ni dia kait dengan keturunan Rasulullah ni. Sebab tu dia paling ahsan itu. Dan golongan muhajirin dia paling ramah dari segi orang Arab. Sebab dia ni Arab asalnya Quraisy lah. Daripada Bani Mudar, daripada kabilah Mudar itu. Dan orang yang paling mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebut gitu tu? Sebab nak ayatnya puak muhajirin ni, contohnya Abdurrahman ibn Auf. Jutawan Mekah. Dia duduk Mekah, dia jutawan dah, saudagar paling besar. Tapi sanggup tinggal selas pinggir lagi. Lepas tu kalau kamu kata kamu pergi perai sepuh ni, dia sebut kami pergi perai. Puak kami tak pergi perai kau. Puak muhajirin pergi perai kau. Bahkan kita tengok puak muhajirin duduk depan. Lepas tu dari segi kelebihan, tengok kalau ayat Quran. Ayat Quran. Dia mari ayat Quran, dia selok puak Ansar ni. Dia mari ayat Quran. Cuba tengok ayat Quran. Lagu mana Allah sebut. Kena ambil kira tu, perkataan tu. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sebut aku dulu. Tu.
walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam terdiri dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan penuh ihsan. Siapa dia muhajirin? Fanahnul muhajirun, kami lah muhajirin. Hak dalam Quran sebut mula-mula, lepas tu baru sebut mu. Sebab tu wa antumul ansar, kamulah ansar. Siapa dia ansar? Ikhwanuna fid din, saudara seagama, saudara kami seagama, dan sekutu-sekutu kami dalam mendapat harta rampas apa? Ini bahasa kias ya. Kan kita bagi kah kita rampas apa? Dia maksudnya kita pergi pergi sama-sama. Sebab tu boleh harta. Orang tak pergi pergi tak boleh ghanimah. Melawan musuh tu. Jadi hak puak-puak kamu sebut tentang kebaikan kamu, hak tu kita akui, puak kami akui, dan kamu layak dengan kelebihan itu. Sebab tu kamu juga disebut dalam Quran Ansar ini. Bahkan kalau tengok dalam hadis Nabi pun, Nabi sebut kan, kita duk ngaji Bukhari tu. Nah, Nabi kata hubbul ansar minal iman, cintakan ansar termasuk sebahagian daripada keimanan. Hadis sahih tu. Tu hadis sahih tu. Hubbul ansar minal iman. Mana ansar ni memang hebat. Sebab tu saya nak bakal kata, kita tidak nafi kau tu. Kamu layak dengan hal tu. Dan kamu layak mendapat pujian berbanding seluruh manusia di muka bumi ni. Tinggi penghargaan yang diberikan oleh Sayyidina Bakar kepada puak-puak ansar. Cuma Sayyidina Bakar sebut hujung ni, hak ni hak Said dia ni. Kelantan kata Said dia. Hak ayat ni benarnya. Adapun orang Arab secara keseluruhannya, mereka tidak nampak jawatan pemimpin tertinggi ini kecuali dia mesti daripada Quraisy. Maka di kalangan kami lah kena pegang kuasa utama memerintah. Nombor satu, umara. Kamu adalah wuzara. Kamu menjadi menteri-menteri, pembantu kami. Sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan kedudukan Nabi masa Nabi lantik jadi ketua. Siapa dia? Perkara yang tidak boleh dinafikan, kata Sayyidina Bakar dalam syarah kenyataan dia ni. Nabi masa lantik jawatan di Madinah, Nabi bui pada sahabat-sahabat muhajirin yang jawatan nombor satu. Tu Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Itu sebenarnya. Dan sesungguhnya Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi ada bersabda. Nabi, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin tertinggi mesti dari Quraisy. Sinilah hadirat ulama dalam bidang pemerintahan. Dia bahas misalnya Ibn Khaldun, dia bahas kenapa Nabi kata gitu. Kenapa Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mesti dari Quraisy. Karena Quraisy pada waktu ni dalam kalangan Arab, kabilah Quraisy lah yang paling menonjol. Mana Quraisy ni bahasa dia gini saja. Kita kena ingat bila sebut orang ni ke tak, bila tergambar Quraisy ni maklum. Sebab kita kalau di Malaysia ni kita kata Melayu lah. Melayu. Berapa dia Melayu sama. Melayu ni. Dalam Malaysia ni bukan Melayu saja. Orang panggil warga negara. Cina, pelbagai bangsa lah kita kata. Cuma bangsa besar Melayu, Cina, India. Katakanlah kalau Perdana Menteri itu orang India. Kalau kita tak kecek pun, kita boleh baca dari segi politik bahawa akan berlaku tak puas hati bangsa-bangsa lain. Kalau lantik Cina pun, walaupun secerdik mana Cina pun, dia bangsa lain tak akan puas hati. Tetapi kalau Melayu puas hati, walaupun ada juga segelintir dalam jumlah yang kecil. Seperti Sayyidina Bakar ni pun ada beberapa orang, 3 orang paling kurang hak tak terima Sayyidina Bakar. Hak tu ya boleh sebut. Hak lain tak agak-agak kemungkinan ada, tapi 3 orang ada disebut. Tu pun selepas pada tu Sayyidina Bakar panggil sore-sore, akhir sekali semua terima Sayyidina Bakar. Sebab tu ulama kata ijma' pelantikan Sayyidina Bakar ni. Apa saya nak sebut sininya, penerimaan dalam bila bangsa pelbagai bangsa, dia akan ada bangsa dia dalam istilah Ibn Khaldun dia panggil ghalibah asabiyah tu. Bukan asabiyah jahiliyah, asibah ghalibah dia panggil. Bukan asabiyah jahiliyah, asibah ghalibah ni hak tak payah ya orang tahu siapa dia yang paling dominan dari segi bangsa, yang paling hebat. Hak orang panggil ketuanan, dalam istilah Melayu kita panggil ketuanan itu. Tak pelik kalau kita sebut ini bukan resih ni. Kalau kita sebut ketuanan Cina, tak pelik bunyi. Pelik kalau dalam konteks Malaysia. Ketuanan India, pelik bunyi. Kalau ketuanan Melayu, senyap. Senyap, tak ada apa-apa. Orang boleh terima. Kalau nak bila banyak lah, kereta api tanah Melayu, kereta api Melayu, KTM. Dulu pun tanah Melayu orang panggil ni. PDRM dah. PDRM dah.
Singkatan dia. Jadi kaitkan Melayu tu banyak. Hotu orang boleh terima. Ni dia panggil asabiyah ghalibah. Asabiyah ghalibah dalam istilah. Mana asabiyah bangsa yang dominan, yang ada ketuhanan. Jadi Nabi sebut al-aimatu min Quraisy ni, Nabi kecek dari sudut politik. Jadi Sayyidina Abu Bakar sebagai tokoh utama politik yang belajar dengan Nabi cara politik, dia sebut. Maknanya kalau Quraisy dilantik Quraisy jadi ketua, khalifah ganti Nabi, bangsa lain semua boleh terima, senyap belaka. Tak akan kata apa. Tapi kalau bui pada golongan Aus, apa kata Khazraj? Kalau bui pada Khazraj, apa kata Aus pula? Apa kata kabilah? Banyak lagi kabilah lain Mekah ni, di Madinah ni. Dia pelbagai bangsa. Lebih ramai pada bangsa-bangsa di Malaysia kita ni. Sebenarnya. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar sebut gitu senyap. Senyap. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sebut lagi. Ni yang Sayyidina Abu Bakar sebut ni. Jawatan ni wa inna hadzal amra, ni jawatan ni bukan jawatan kecil ni. Jawatan yang boleh menyebabkan naik ataupun jatuh sesuatu bangsa, sesuatu kerajaan itu. Kalaulah jawatan ini diberikan kepada Aus. Sebab di Madinah ni, di Ansar ni dia dua kabilah besar. Kabilah besar ni Aus dan Khazraj ni kabilah besar di Madinah. Muhajirin ni pergi sebagai tetamu, ya kita kata, orang mendatang. Kalau beri pada Aus, akan timbul. Boleh jadi akan berlaku pemberontakan daripada Khazraj. Kita kena ingat, sebab kita kena faham. Bila Sayyidina Abu Bakar sebut ni, anda sebut Sayyidina Abu Bakar sebut. Lepas tu kita nak kait dengan sejarah 10 tahun, 20 tahun sebelum tu. Kalau lantik Aus menjadi khalifah ganti Nabi, Khazraj akan memberontak. Sama ada berontak secara senjata ataupun berontak dalam hati. Tak puas hati. Dan sekiranya Khazraj yang diberi jawatan, maka Aus pula akan tidak puas hati. Jangan kamu tertipu dengan mesyuarat ini. Saya nak sebut. Jangan tertipu dengan. Janganlah kamu memutuskan jawatan pemimpin di kalangan kamu tanpa mengambil kira kawan-kawan kamu, sahabat kamu yang lain, khususnya Muhajir. Jangan ambil kira. Tak kena ni buat kerja pagi nak lantik tak royak kita sepatutnya tak kena ni. Sebab Muhajirin pun ramai dah masa ni, hak duduk daripada Habasyah semua mari sini. Lepas tu hak tidak Ansar, hak mari daripada luar, tidak Muhajirin dengan tidak Ansar, semua tu orang panggil sahabat. Dan semua tu terlibat dalam peperangan, membantu dakwah Nabi. Kita kena ingat tu. Ni Sayyidina Abu Bakar. Dia kecek tu nampak global sikitlah. Gitu. Jadi saya nak sebut gini, sebab tu kata jadi panjang. Sebab hak ni sebenarnya saya perengkah ni dia jadi semua habisnya dia jadi 16, 17, 18, 19 poin. Habak sakifah, poin penting yang kita perlu faham. 19 semua. Ya saya buat ringkasan daripada hal ni sebab dia panjang ni. Baik, tak apalah. Ingat ada dalam sejarah Madinah ni dia ada satu peperangan besar, dia panggil peperangan Bu'ath. Dalam sejarah Arab Madinah, dia 10 tahun sebelum Nabi jadi Nabi, dia ada satu peperangan besar yang melibatkan Aus dan Khazraj. Dia panggil peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath ni peperangan besar yang berlaku di kalangan Aus dan Khazraj. Dan peperangan ni hadirat dia mengorbankan boleh kata keseluruhan semua pemimpin senior, senior lah, Aus dan Khazraj mati dalam peperangan Bu'ath ini. Sehingga dalam sejarah kalau tengok dalam Ar-Rahiqul Makhtum pun ada sebut kesan peperangan Bu'ath kepada orang panggilan geopolitik lah di Madinah, menyebabkan kedua-dua kabilah ini Aus dan Khazraj ini kehilangan pimpinan utama mereka. Sebab apa? Kerana mati dalam peperangan Bu'ath. Tu ringkas cerita. Nak detail rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, terjemah dalam bahasa Melayu pada. Baik. Jadi bila Nabi sebut gitu, dia nampaklah seolah-olahnya kalau kita nak ambil ni, saya nak faham orang politik kecek. Orang politik kecek kadang-kadang kita tak boleh faham tu, mulut dia kena faham dekat kepala dia. Dia nak ayat ke dia sebenarnya. Bila Nabi sebut gitu, kalau lantik Aus, puak Ansar akan memberontak. Kalau lantik Ansar, puak Aus. Kalau lantik Aus, puak Ansar memberontak. Dia akan telitah lah. Dulu kita perang parut dah buat kita ni. Dia telitah gitu. Nak suruh telitah betul. Jadi kena berhati-hatilah. Takkan kamu nak bulan semula perkara 13 Mei tu. Misalnya gitulah kira-kiranya. Jadi sejarah tu kena ambil kira. Ni orang politik dia kecek mana lah. Sayyidina Bakar ni mungkin dia belajar dengan Nabi direct.
Dia tahu. Sini ni sebenarnya kitab ni ringkas lah. Saya rujuk dalam kitab lain. Sayyidina Abu Bakar ni dia bercakap ni dok. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni salah satu kepakaran dia sangat mahir tentang ilmu, orang panggil tabiat orang Arab. Dia tahu ni orang Arab, cara berfikir orang Arab macam mana, budaya orang Arab macam mana, kabilah. Sayyidina Abu Bakar ni antara yang mahir. Sebab tu Nabi dalam sejarah, dalam riwayat, dalam hadis, bila penyair-penyair Islam ni nak bersyair, nak kutuk puak-puak musyrikin, nak balas balik kutukan puak musyrikin terhadap Nabi, nak balas dalam bentuk syair juga. Sayyidina Abu Bakar kata, khususnya Hassan bin Sabit, kalau mu nak nak baca syair, nak balas balik syair jahat orang-orang musyrikin tu, kamu kena pergi tanya Sayyidina Abu Bakar dulu. Takut kamu tersebut tokoh-tokoh, nama-nama dari syair tu kena pokok kita diri. Kena kita tanya, dia ni siapa dia? Sebab Sayyidina Abu Bakar dia ingat dalam kepala. Pelik Sayyidina Abu Bakar, dia ingat dalam kepala dia, orang Arab ni keturunan dia, maka dia ingat silsilah tu. Selepas pada tu, ilmu ni dia panggil ilmul ansab. Selepas pada tu dijadikan satu ilmu khusus. Secara maudu'iyah, secara bertajuk, untuk mudah dipelajari. Dia panggil ilmul ansab. Sayyidina Abu Bakar ni dia mahir. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bila dia bercakap, dia ambil kira semua tu. Dia panggil sensitivity tu. Dia punya rasa kecenderungan minat, emosi masyarakat, dia ambil kira semua. Ni bijak Sayyidina Abu Bakar ni. Ni sebab tu dalam kitab lain yang sebut Sayyidina Abu Bakar ni, disebut nama Abqariyatu Abi Bakrin. Ada nama kitab lain. Cerdiknya Sayyidina Abu Bakar. Tajuk kitab pun gitu. Memang dia cerdik. Sebab tu kalau kita perhati dalam sejarah, Sayyidina Abu Bakar ni memang dia menyelesaikan isu-isu besar yang berlaku. Sayyidina Abu Bakar. Ni isu besar ni. Baik. Bila Sayyidina Abu Bakar sebut lagu tu, sebab tu saya royak kena faham lah, bila dan aman ni ada semua hak tak lekat tahap tu. Boleh faham tak lekat tahap tu, hak jenis pasal orang panggil mudah melatah tu. Misalnya. Hak sani lah, hak sani. Tu. Hak sani. Baik, bila dengar Sayyidina Abu Bakar tu jadi sejuk. Bila sejuk tu. Bangun. Tengoklah sejuk lagu mana. Tidak sejuk lah mana juga. Kemudian bila dengar Sayyidina Abu Bakar bercakap, bangunlah nama Hubab bin Al-Mundhir. Kita bincang semula siapa dia Hubab bin Al-Mundhir. Bangun dia berucap. Selepas Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ya ma'syaral ansar amliku ala aidikum fa innaman nas fi fai'ikum wa zilalikum wa antum ahlul izzi wa tharwah wa ulul adadi wa najdah. Wa innama yanzurun nas ma tasna'un. Sampai akhirlah panjang juga tu. Wahai golongan ansar, kawal tindakan kamu kena kawal. Kawal pemikiran kamu, kawal diri kamu. Dia minta supaya bersabarlah. Kamu ni orang mulia, wahai ansar. Golongan kamu ni adalah golongan yang mulia, golongan bangsawan yang mempunyai bilangan yang ramai dan mempunyai kemuliaan. Orang duk tengok tu apa yang kamu buat. Apa maksud dia? Saya nak sebut wa innama yanzurun nas ma tasna'un. Perbuatan kamu menjadi perhatian orang. Kalau kita nak sebut lah ni enggak, apa yang tindakan kamu hari ni akan menjadi sejarah. Kena ingat molek. Tu penting tu. Maknanya orang politik kecil, kita kena bertindak biar betul, sebab perbuatan kita sebagai orang politik dia akan menjadi sejarah pada anak cucu kita. Tengok orang politik dia mikir jauh, dia tidak mikir hari ni. Jadi nak kecek pun yang kecek bodoh lah. Seolah-olah lagu tu. Nak bertindak pun biar cerdik, sebab dia akan jadi sejarah. Orang akan baca sejarah kita. Sebab kita tengah baca ni lah. Sebab kita tengah baca ni. Jadi kalau buat bodoh-bodoh, kenapa? Bodoh sangat buat tu. Kena beringat sikit. Kita tengok cara orang yang berfikir jauh. Jangan kamu berbalah, berselisih pendapat. Janganlah pemikiran kamu masing-masing kamu mikir menyebabkan kamu jadi rosak. Jangan gitu. Dan kamu kenalah buat keputusan dengan baik tentang isu yang sedang kamu hadapi. Kena ingat kamu ni ahlul iwa. Ni ahlul iwa saya sebut tadi. Ahlul iwa ni orang yang memberi kedudukan kepada muhajirin, memberi tempat kepada muhajirin. Kerana tempat Madinah tempat kamu. Dan hijrah berlaku dengan berjaya pun kerana kamu. Cuba fikir, mana mungkin Nabi boleh hijrah ke Madinah kalau Nabi tidak tahu bahawa hampir 700 orang duk tunggu nak sambut dia. 700 orang lebih nak sambut Nabi. Tu. Dan orang Arab seluruhnya tidak tunduk kepada Islam melainkan dengan sebab pedang kamu. Nak yang jasa ansar perang ni sampai mati.
Sa'ad bin Mu'az tu mati, ketua kamu lah tu Sa'ad bin Mu'az tu. Dialah ketua, ni ketua utama ni. Puak-puak Aus, Sa'ad bin Mu'az ni. Cuma dia kata ginilah, dia kata, kalau puak-puak muhajirin tak siwi jawatan kepada kita, boleh kita latih dua dalam negeri. Berat juga ni. Kita punya orang nak jawatan email dua orang pusing dah. No. Niddak wa in abal qaumu faminna amirun wa minhum amirun. Kalau puak-puak muhajirin tak lantik kita jadi ketua, kita bagi. Dia pun ketua, kita pun ketua. Dua orang Perdana Menteri. Menteri besar dua orang. Hak timbalan ikut apa orang pun. Tok di Kelantan kita ni menteri besar seorang ya tak sebelum ni kan. Cuma timbalan tu dua orang sebelum ni ada kan di Kelantan kita ya tak. Ni dak ni, bukan timbalan ni. Kalau kita dalam Indonesia agak Perdana Menteri kena dua orang. Ada kata begitu. Ujung tu aja nyekik sikit. Boleh faham? Berat juga tu nak ayat mana lah bahasa itu ni biar orang faham tak. Agak mencabar sikit ujung kata-kata dia tu. Agak mencabar sikit. Kalau bahasa Kelantan mudah nyekik sikit. Tu. Bila hak ni tak boleh pergi senoma tak boleh maka senoma pun bang. Dia bang. Bila gitu dia pun bang. Tengok bahasa dia. Kelain dengan saya nak bakar. Hai hat. Jauh tu dia kata. Tak gerak lagu tu. La yajtami'u ithnan fi qarn. Mana boleh berhimpun dua orang dalam satu tanduk qarn, satu pemerintah, satu ketua. Di ujung qarnun ni tanduk kayak dia ujung dia tu kecil lah. Kat bawah ni besar. Patut ujung ni tak ke ujung besar ke bawah ni. Seorang lah atas tu dia kata, mana boleh tak ada orang lantik ketua nombor 1 2 orang. Hai hat ni jauh tu. Kalau saya terjemah ringan tu, kalau terjemah hai hat sungguh ba'uda bu'dan syadida. Jauh tu tak. Kalau bahasa Kelantan tak cerdik ke abuk mikir lagu tu. Tu kalau bahasa Kelantan. Hai hat tak cerdik sikit abuk mikir lagu tu. Innahu wallahi la tardal arab an tu'ammirakum wa nabiyyuha min ghairikum. Tapi kata-kata Sayyidina Umar ni kukuk mana pun kesal besar. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak suka orang Arab. Sesungguhnya orang Arab ni tidak suka kamu menjadi pemimpin mereka. Kamu jadi ketua. Orang Arab keseluruhan, bukan Arab asal ni, Arab juga, tapi Arab keseluruhan dia tak boleh terima dengan puas hati. Tarda ni dalam bahasa Melayu kita tak ada satu kalimah boleh menepati makna tarda, redha ni. Sebab redha dengan erti terima dan puas hati, tak ada unsur-unsur terpaksa, tak ada. Tu apa panggil redha. Sebab tu maqam redha ni, maqam redha ni tinggi. Dia bukan sekadar terima, tapi dia puas hati, tak sung. Dan redha dia tu bukan pada hati, bukan pada mulut saja, tapi dalam perbuatan dia pun redha juga. Dia terima juga, puas hati juga. Ini makna redha. Jadi saya terjemah gini, sesungguhnya demi Allah, orang Arab keseluruhan tidak akan berpuas hati kalau kamu memerintah mereka. Sedangkan Nabi dia bukan dari kalangan kamu. Nabi dia orang Quraisy. Royak, tu takut tak ingat. Tetapi Arab keseluruhan tidak akan menghalang jikalau mana-mana orang yang memerintah mereka adalah dari keturunan Nabi mereka. Tak apa asal keturunan Nabi dia, memang begitu. Kerana Nabi ini adalah keutamaan orang Arab. Dia anggap Nabi ni keutamaan. Ni sebab tu kata-kata Sayyidina Umar ni dia kena kita, sebab tu dia kata-kata Sayyidina Umar, kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni kita boleh faham molek kalau kita tahu sejarah orang Arab. Sebab tu ulama letakkan mengetahui sejarah orang Arab ni, dia membantu kita memahami banyak perkara. Isu-isu yang selepas Nabi dan selepas daripada zaman Nabi. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ni ana boleh faham daripada sebab kita duk baca tentang sejarah-sejarah sebelum Arab, kita boleh tahu. Kerana sebelum Nabi jadi Nabi ni, orang Arab memang dia nak Nabi sebenarnya. Misalnya Yahudi sendiri. Yahudi tu sahur lama dia kata Nabi mesti dari kalangan popok dia. Bahkan dia bila dia balas dengan popok Aus dan Khazraj, popok Yahudi, dia kata nanti Nabi akhir zaman mari, kami akan lawan kamu. Nabi itulah jadi ketua perang. Kami duduk belakang dia, kami akan serang kamu. Dia duduk khayal lama dan Nabi tu popok Yahudi juga. Orang Arab pun gitu juga. Duk nak biarlah Nabi kalangan popok kita. Tamu-tamu orang Arab ni tak ada Nabi. Sahabat tak ada Nabi kalangan popok dia. Nabi-Nabi sebelum ni semua tidak Arab belaka. Nabi Isa tidak Arab. Nabi Musa daripada bangsa lain. Kalau orang panggil Arab mudar ni tak ada.
Tiba-tiba mari Nabi duduk Quraisy, tak pernah ada Nabi. Tu. Wa nabiyyun umurhum wa minhum walana. Nabi ni urusan paling penting. Sama ada untuk kami dan untuk kamu. Lantaran itu, kata Sayyidina Umar, mana-mana orang yang tidak mahu lantik jawatan ketua, pemimpin, khalifah ni selepas Nabi dari kalangan Arab, mana sebenarnya dia taksir kepada kuasa yang mantap. Saya nak kata dia taksir, mana dia taksir kuasa, dia taksir kerajaan ni jadi utuh. Gitu. Dia nak kepentingan ketua saja. Saya nak kata gitu. Kalau kamu nak mengukuhkan kerajaan sebagai legasi lah, kita kata kuasa Nabi, kamu kena dengar buah aku nak ayat ni. Tu. Gitu. Dan sesiapa yang nak pecah, sesiapa yang mahu lucukkan jawatan Muhammad, jawatan kuasa, bukan jawatan Muhammad, jawatan kuasa Nabi Muhammad dan kepimpinan Nabi Muhammad, sedangkan kami adalah wali-walinya dan keluarganya, sebenarnya dia itu adalah orang yang mendorong kepada kepalsuan dan menyebabkan liar orang, dan dialah antara yang menjadi faktor kepada keruntuhan kerajaan. Bila Sayyidina Umar kata gitu, maka rupanya ada kesal. Lepas tu senyap mata. Disebut sini dalam riwayat kata senyap sebentar lepas pada tu. Tiba-tiba sini tidak disebut nama, saya pun tak sempat nak cek lah. Selepas saya nak makan cek, senyap mata, neng mata. Kena tu neng. Lepas tu ada Puak Ansar bangun. Puak Ansar bangun, cuba tengok, saya nak baca ni. Saya terjemah lalu supaya ringkas. Ada Puak Ansar bangun, dia kata, wahai puak golongan Ansar, kamu ni orang mula-mula yang menolong dan membantu Nabi. Tapi janganlah kamu pula menjadi orang mula-mula yang merubah sejarah indah itu. Kita mula-mula tolong Nabi pada tahun pertama hijrah. Tiba-tiba kita pula yang merosakkan apa yang kita bina. Dan itu semua akan menjadi sejarah yang pahit untuk bangsa kita. Parok dia wihak tu. Jadi sebenarnya kata-kata kawan ni ringkas saja, rupanya memberi kesan yang sangat mendalam. Jadi orang Ansar terkesan sehingga mendorong bangun pula orang lain. Ni sebut nama Bishr bin Sa'ad. Bangun Bishr bin Sa'ad, dia puri pandangan. Dia kata, inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, sesungguhnya kami dulunya kami ni orang yang paling berjasa dari segi jihad melawan orang kafir, dan orang yang wamani'atin fi hadzal din, dan kami orang yang sangat besar. Mani'ah ni mana orang yang membela agama. Semua tu kami buat bukan ikhlas kerana Allah. Kami tidak ada lain kecuali kerana nak dapat redha Allah dan kerana kami taat kepada Nabi kami. Maka tak sepatut kami biarkan isu ini berlarut-larut menghantui masyarakat. Maka tak patut kita tukar perkara itu dengan ambil dunia. Maka sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sini, maksud nikmat sini gini. Saya nak sebut gini. Sebab tu penting kita tahu. Sebab tu dalam sejarah Islam, peperangan Mu'az ni salah satu peristiwa yang sangat memberi kesan kepada politik di Madinah. Kalau kita baca dari segi politik, mengikut kajian ulama. Sebab apa? Kalau kita perhati dalam hadis Nabi, sahabat-sahabat dia semua peringat kepada puak-puak Ansar, jangan jadi perang. Sebab apa? Sebab peperangan dulu sudah memusnahkan pemimpin-pemimpin kamu. Ingat semua puak-puak Ansar ni. Jadi nikmat yang paling besar mana? Bila golongan Yahudi, ni saya nak imbau sejarah. Bila golongan Yahudi sentiasa duk sebut sama pada puak Ansar, kamu ni, kalau Nabi terakhir kami dari kalangan kami bangkit, kami akan serang kamu. Semua duk sebut gitu. Jadi puak Ansar ni sedih lah. Sebab dia nak mengaku tak boleh, mengopok dia tak pernah ada Nabi. Yahudi ni ramai, Yahudi paling ramai Nabi kan. Sebab itulah salah satu faktor dalam kitab sebut, bila puak Ansar bunyi kata ada orang mengaku jadi Nabi di Mekah, dia pergi cepat-cepat. Kerana apa? Kerana pada waktu tu, dalam waktu berlaku Aqabah. Aqabah 1, Aqabah 2, Aqabah 3. Tu 3. Puak Ansar pergi ke Mekah kan? Ingat, 3 Aqabah ni sebenarnya, pada waktu tu, dalam proses nak melantik ketua tertinggi Madinah. Kita kena tahu sejarah ni. Siapa dia nak lantik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tu, duk tengah nak tabah dia. Saya pernah sebut dalam satu itu, saya kata pada waktu tu, mana baju pertabalan duk tengah jahit. Sebab tak lama dia nak lantik. Memang sudah sebut dah, cuma nak buat hari pertabalan.
Sebab tu bila Nabi berhijrah ke Madinah, tidak dibatalkan calon Abdullah bin Ubay, tetapi orang awak tak tahu awak senyap gitu. Pakai lantik Nabi tu. Hak tu dia terbakar perut tu. Hak tu Abdullah bin Ubay marah. Salah satu denda dia kepada Nabi kerana tu, kalau kih mu tak mari aku dah jadi ketua Madinah. Tapi kih mu mari tak leh aku. Dia marah tu. Jadi puak-puak Ansar ni, tapi kok mana pun masyarakat tahu bahawa Abdullah bin Ubay ni jenis kecek tak serupa bikin. Dia kecek ni orang tak boleh percaya dia kecek. Tapi oleh kerana dia ni menonjol dalam masyarakat, maka nak latih dia dapat sokongan Yahudi. Abdullah bin Ubay ni. Jadi puak-puak Ansar tak sih. Puak-puak Ansar ni peringkat awal salah satu, dia nak latih Nabi dan Nabi jadi ketua. Dia nak dapat kemuliaan berada di bawah Nabi akhir zaman. Sebab dia tak ada keturunan, tak ada Nabi. Mana kita dulu yang bantu Nabi, dia orang politik peringkat awal. Kalau kita boleh bantu Nabi, dia ada nama dalam sejarah tu. Siapa dia yang mula-mula bantu Nabi ke Madinah macam mana? Ansar. Akan ada ke dalam Quran pun sebut. Boleh sungguh tu, hewi sungguh tu. Tapi bukan kerana tu, kerana Allah. Ni asal ceritanya. Jadi hak tu lah dia kata, fa innallaha waliyun ni'mah alaina. Allah telah beri nikmat pada. Hak tu lah nikmat paling besar. Nikmat Ansar ini jadi gah, jadi hebat, jadi terkenal kerana tu. Kerana apa? Kerana dia sokong Nabi. Keluarga Nabi sendiri pun jadi tidak hebat bila dia talak Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sejarah, keluarga Nabi pernah bersyair. Syair sedih, rasa dia panggil. Syair tu nak panggil rasa. Syair yang melambangkan kesedihan. Apa puak kita tidak menghargai tu Muhammad tu min sulbi, daripada puak kita, daripada sulbi kita. Tapi oleh kerana kita tidak hargai dia, masa dia duduk Mekah, dia lari pergi ke Madinah. Akhir sekali puak Madinah jadi hebat, orang terkenal Madinah. Bentuk kerajaan Madinah. Mekah tak ada kerajaan. Tidak pusat pemerintah. Putrajaya tidak Mekah tapi Madinah. Apa tu? Kenapa jadi gitu tu? Sebab kita tidak terhargai Muhammad. Tapi puak-puak Nuh, puak-puak Madinah, Ansar boleh kemuliaan. Sebab apa? Sebab Muhammad pergi tempat dia, kubur duduk situ juga. Hadirat kalau katakanlah kubur Nabi tak ada Madinah, orang tak faham, orang tak pergi ziarah. Ziarah dengan maksud supaya learning. Bila pergi ke Madinah, bila pergi buat umrah tu, sama ada pergi Madinah dulu ziarah dulu atau pergi Mekah dulu. Kalau pergi Mekah pun dia ziarah. Kalau ada orang pergi buat umrah tak pergi ziarah ni, tak ada lah, paling gang lah tadinya. Paling gang tadinya. Berapa penting jadi hebat Madinah tu? Tu lah. Rugi bapak kita. Siapa menangis sedih. Siapa menangis? Bahkan ada penyair dia menangis. Sebab apa? Sebab Nabi ni 2 kali. Ada beberapa kali. Paling tidak 2 kali disebut Nabi pernah nak kahwin dengan Ummu Hani, kakak Sayyidina Ali. Tapi tak jadi. Tak jadi nikah. Pernah nak nikah. Kalau nikah tu ada. Sebab Nabi ikut isteri Nabi ni, rasanya tak ada seorang abuk daripada keturunan dia. Isteri Nabi. Daripada Bani Hashim secara khususnya. Sehingga ada penyair siapa sebut begitu. Tu. Sebab itulah golongan Ansar ni sebut Allah beri nikmat apa? Nikmat paling besar ke Nabi dia. Pokok Nabi ni orang Arab, Quraisy, duduk Mekah, tiba-tiba mari duduk tempat kita. Tidakkah itu satu kemuliaan tu? Cuba bayar ke hadirat kalau kubur Imam Bukhari duduk kapur kita. Cuba bayar ke. Tak jual kepuk kita kubur tu. Pok kita beri jual kepuk ni. Cuba hari raya ke dok? Hari raya ke dok? Lepas mai raya penuh di pondok tok nak kubur tok kenali tak lalu kata. Jual kepuk pagi raya. So kata puak ni tak raya ke pagi lagi. Tu main kubur ni tu main. Tu main. Sebab tu saya tak pergi pagi tak boleh parking tak boleh. Jual kepuk. Iyalah kita temu dah orang mari dagai boleh minum. Moga bukan rumah orang kubur tu. Nah, ajalah juga tak. Tapi maknanya boleh rezeki pula situ. Gitulah. Baik. Jadi bila Bishr bin Sa'ad ni kata gitu, dia kata ingatlah illa anna Muhammadan min Quraisy. Kena ingat molek dia kata ni illa. Ni bahasa dia ni sedap illa. Tapi kukuk mana pun kelebih-kelebih saat ni memang kita ada kelebih. Ni cara orang kecek. Dia sebut dulu kelebih kita tapi illa, tapi kena ingat sekarang. Anna Muhammadan min Quraisy. Muhammad itu daripada Quraisy, bukan popok kita. Kena ingat hatu sah. Wa qaumuhu haqqu bihi wa aula, dan mestilah popok dia lebih berhak dan lebih utama. Wa aimullah, demi Allah. Janganlah la yuranillahu unazi'un fi hadzal am, janganlah
Allah mencabut. Janganlah menyebabkan Allah, janganlah kamu buat Allah mencabut daripada kita ni, hak ni. Kemuliaan ini. Dalam bab ni, siapa bila-bila. Biarlah. Biar orang terkenal kita sebagai ansarullah, penolong agama Allah. Ni kalau kita silap sini, kita balas, kita rebut jawatan balas ni, maka jadi hitam sejarah kita. Akhir sekali dia kata fattakullah, kembalilah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wala tukhalifuhum, janganlah kamu berbalah dengan keturunan Rasulullah. Dengar, bukan keturunan, kepada Quraisy ni. Kepada Quraisy ni. Wala tunazi'uhum, janganlah kamu bantah mereka. Jangan kamu berkonfrontasi dengan mereka. Ni tersebut dalam kitab Al-Isti'ab Ibnu Abdul Barri, dia sebut gitu. Jadi kata-kata ni, waqad massat kalimatu Bashir qulubal adid min al-ansar wa tama'annu ila an shajja al-khilaf sawfa yazulu ba'd an khuffifatil aswat wa ba'da al-laghat. Jadi kata-kata ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada ramai dari kalangan Ansar dan hati mereka menjadi tenang. Sehingga bayangan khilaf, bayangan perbalahan yang hampir-hampir tercetus itu tiba-tiba hilang, senyap begitu ya, dengan kata-kata dia ni. Bila lagu tu, bila Sayyidina Abu Bakar tengok, Sayyidina Abu Bakar hidup perhati. Bila pokok Ansar sendiri kecek lagu tu, dia boleh tahu gini ya, bila lepas pokok Ansar kecek senyap, apa malaikat lalu. Tak bunyi dah suara popek tak bunyi dah. Saya nak kata selak dah ni, selak ni. Kena hak tu mana Allah homo lah Kelantan kata. Senyap. Dia kata ni peluang. Maka saya nak bakar pun bangun pula kecek untuk kali yang kedua. Ni cerita dia. Mana nak jawab teh, kita kena ingatlah jawab teh pemimpin ni, mana-mana pun, sebab bila kata pemimpin dia ada penyokong dia. Kadang-kadang pemimpin itu kita kena ingat dalam sejarah, sebab tu dalam sejarah Islam, bab politik Islam ni, seseorang itu boleh mencalonkan diri dia sendiri. Tak salah dalam agama kita. Sekiranya dia fikir dia layak dan dia fikir pada waktu sangat perlu. Misalnya dia tengok calon-calon ada ni nampaknya bermasalah. Jadi dia pun ada pengikut dan dia fikir dia perlu. Sebab dia yakin dia lebih baik untuk Allah. Kerana Allah, dia tidak salah dia mencalonkan diri dia. Hak Nabi tak bui tu minta jawatan tu dalam keadaan banyak pilihan. Lepas tu dia pun tidaklah kata molek sangat. Semolek-molek orang calon, tapi dalam keadaan tertentu. Kalau kita yakin kalau orang lain ambil jadi rosak, kita boleh calonkan diri kita. Kita menawarkan diri, tak salah. Ada disebut dalam mana fiqh siasah itu. Tu. Tidak salah. Cuma gitulah, jadi seseorang itu dia kena sedarlah diri dia tu setara mana. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak kok mana Sayyidina Abu Bakar tidak mencalonkan diri dia, tapi apa yang dia buat? Bila Sayyidina Abu Bakar tengok bahawa umat Islam ni nampaknya sudah nampak tidak ada kepentingan kaum, masing-masing sudah insaf meletakkan Allah itu di tempat yang sepatutnya, mengambil kira bahawa kesatuan umat lebih utama. Tak ada dah orang semangat perkauman tu, tak ada. Nak pokok kita mesti jadi. Tak ada dah tu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun bangun. Dia pun kata, ni kata-kata dia. Sayyidina Abu Bakar kata, inni nasihul lakum fi ahad hadaini ar-rajulain Abi Ubaidah ibn al-Jarrah atau Umar. Fabaya'u man syi'tum minhuma. Fabayi'u, baca gitu. Fabayi'u man syi'tum minhuma. Tu Sayyidina Abu Bakar kata, aku nak nasihat kepada kamu. Ataupun kita boleh terjemah juga, inni nasihul lakum, aku nak kebaikan kepada kamu dengan kamu memilih antara dua orang ini menjadi pengganti Rasulullah. Sama ada kamu pilih Abi Ubaidah al-Jarrah ataupun Umar ibn al-Khattab. Pilih dua orang ini. Maknanya aku mencadarkan dua orang ini. Kamu pilih salah satu. Tak boleh ramah sangat jadi ku cawak je. Dua orang ni. Ni. Baiklah oleh kamu dari dua orang ni siapa yang kamu rasa terbaik. Bila Sayyidina Abu Bakar kata gitu, ni bahasa dia, kita kena faham. Illa anna Umar qala bi sautin jahwari ubsut yadaka ya Abu Bakrin, fabasata Abu Bakrin yadah fabaya'ahu Umar wa Abu Ubaidah. Kejut Sayyidina Umar. Saya nak terjemah gini bahasa Kelantan supaya mudah faham, kita nampak sikit. Bila Sayyidina Umar kata baiklah, pilihlah salah seorang daripada Sayyidina Umar ataupun Abu Ubaidah al-Jarrah. Sayyidina Umar berkata illa ni Sayyidina Umar kata, mana boleh dia kata.
Dia pun bangun. Dia sebut ni bisautin jahwariyin. Sautin jahwariyin ke bahasa Arab dengan suara yang cukup derah, lantai suara. Ubsut yadaka. Sayyidina Abu Bakar hola tanganmu tu. Sayyidina Abu Bakar pun hola tangan gitu. Tu. Fabaya'ahu Umar wa Abu Ubaidah. Maka Sayyidina Umar pun pegang tangan dia buat gini, tok gitu dia letak. Gitu dalam hadis sebut dia letak gitu. Bukan salah pun kita gitu dah. Dia letak gitu. Mula-mula Sayyidina Umar letak. Aku baya'ahmu jadi khalifah. Abu Ubaidah pun letak atas tangan Sayyidina Umar. Aku baya'ahmu juga. Jadi dua-dua calon ni tarik diri. Rupanya pengurusi jadi pengurusinya calon pengurusi. Apa kau Sebab pengurusi itu lebih lajak. Akhir sekali pengurusi dicalonkan jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar. Bila gitu hadiah cubahan ni unik ya. Bila lagu tu Sayyidina Umar pun bersyarah sikit. Dia kata ma'azallah, minta berlindung kepada Allah. Minta berlindung kepada Allah berlaku jawatan khalifah kepada orang lain dalam keadaan engkau ada. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan mu ada depan kami. Tak ada orang lain layak pegang jawatan khalifah mu lah. Sini dia tidak sebut, saya nak sebut tempat lain. Antara perkara yang diperhati oleh sahabat hadirat. Cuba fikir, mengikut catatan ulama, sebelum Nabi wafat, Nabi tak boleh jadi imam semaya. Hak biasa kita duduk dengarnya, Nabi pernah jadi imam dalam keadaan Nabi ada. Berapa kali? 13 kali mengikut ulama. 13 kali Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Imam semaya di Masjid Madinah atas arahan Nabi SAW. Cerita mula-mulanya sini dia tidak sebut, tempat lain. Cerita mula-mulanya ada satu kisah berlaku ni sekitar 5 hari lah. Ada berlaku mula-mula sekali. Bila Nabi tak boleh pergi masjid, Nabi nak bangun tak boleh. Ni sakit ni. Sakit akhir ni. Tiba-tiba ada ke cerita riwayat Aisyah tu, Nabi suruh Aisyah suruh Sayyidina Abu Bakar lah. Jadi Aisyah ni berasa tak sedap menggotong ayah dia. Takut jadi kroni pula. Mentak ayah dia kat. Ni buat kira juga kat mana pun. Dia tak say. Alasannya ayah aku ni, dia kata ayah kita ni tak boleh kalau jadi email, kalau baca ayat aku akan jerit, lalu jenis hati lembut. Jerit dia atau orang lain pun jadi jerit juga. Sebab dia jerit tu kerana dia faham molek. Kalau kita jerit orang nak suka. Kalau kita jerit sebab nampak buat-buat, ni tak dia jerit sungguh dengan penuh kepahaman. Jadi Aisyah kata, suruh orang lain lah. Nabi kata, tak erti kalau kita pergi Mahuk Kelantan, tak erti aku suruh. Ya Aisyah kata, tak gamak muka ayah kita. Takut orang kata pula, muka ramah ni mata duk tengok ni. Berapa boleh keluarga kita. Jadi dia mikir. Sebab seorang manusia yang budiman, dia mikir bagi-bagi lagu tu. Jadi ada riwayat sebut bila Nabi dengar orang lain jadi imam. Orang lain jadi imam. Cerita je ni Sayyidina Abu Bakar lewat. Saya tak ingat, tidak disebut semaya gapo. Sayyidina Abu Bakar lewat pergi masjid, jadi duk tunggu-tunggu. Duk tunggu-tunggu orang lain nak jadi imam. Orang lain pun Sayyidina Umar dah tu orang lain tu. Sayyidina Umar jadi imam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar masuk dalam saf. Jadi Sayyidina Umar jadi imam. Jadi bila Nabi buka, bila Nabi tak nampak Sayyidina Umar imam, Sayyidina Abu Bakar ada marah Nabi. Nabi kata, apa tidak uji Sayyidina Abu Bakar? Kan Sayyidina Abu Bakar ada gitu. Jadi Nabi macam tak puas hati. Sayyidina Abu Bakar ada apa tak uji jadi imam? Nabi tak tahu Sayyidina Abu Bakar lewat sikit siapa gitu. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni ada rumah dia jauh sikit pada masjid. Rumah Sayyidina Abu Bakar ni jauh sikit pada masjid. Sebab tu bila Nabi wafat dia tak tahu. Sahabat lain gitu urut dia. Dalam riwayat sahih. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar duduk rumah isteri dia. Orang lain, sahabat lain gitu urut dia, kata Nabi wafat. Dia mari tu hak tutup dah wajah Nabi. Dia mari dia buka, ada riwayat sahih sebut. Jadi lewat. Selepas daripada tu tak ada sahabat berani naik jadi tu imam. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun lepas tu memang dia jaga benar waktu semaya, moga dia khija. Moga dia duduk jauh, jaga benar. Takut jadi seperti ni. Jadi pada tempoh tu ulama kira untuk Nabi wafat 13 waktu Sayyidina Abu Bakar jadi imam semaya sebelum Nabi wafat. So, yang kedua ada satu kes berlaku Nabi jadi makmum. Ada juga berlaku satu kes. Nabi berasa cekak Nabi nak pergi. Masa tu Sayyidina Abu Bakar jadi imamnya. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi tubik daripada bilik dia, Nabi pun nak undur ke belakang. Nabi kata makan nak. Duduk situlah jangan gerak. Nabi pun duduk. Jadi Nabi duduk tu khilaf ulama. Sama ada dia masuk dalam sah pertama ataupun duduk di antara sah pertama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab duduk gini lah.
Sepah mai seorang. Alif belakang tu sah mula-mula. Jadi hak tu ulama sebut kelebihan tak ada pada siapa-siapa pun. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi jadi makmum. Satu yakih berlaku. Jadi perkara yang saya sebut tu, hak ada hak sebut saya tu, Ansar ke Muhajirin ke hak tidak Muhajirin ke tidak Ansar, semua tahu cerita ni. Sebab tu Sayyidina Umar pun dia sedar ke diri tu. Dia tahu. Tak nak sabuh tu atau kalau mu ada depan kami nak jadi pemimpin. Tak nak sabuh. Bila Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah masing-masing keduanya membai'ah Sayyidina Abu Bakar, maka hak ada di Saqifah Bani Sa'idah semuanya bai'ah. Tu hari pertama berlaku tu, sebelum Zuhur berlaku tu. Tu. Cuma Sayyidina Umar ada sebut. Ni Sayyidina Umar ada sebut. Hak saya sebut ni semua saya nak baca sikitlah. Dia kata alam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam tusalli bin nas anta ya Abu Bakr innaka afdalul muhajirin wa thani ithnain fil ghar fa anta khalifatuh wa nahnu nubayyuk fa nubayyu khairum minan nas khairum min ahabbi rasulillah minna jami'a. Dia kata Sayyidina Abu Bakar mu ni masa Nabi sakit mu jadi imam. Ni kita terjemah untuk bahasa mesra mu lah. Dia kecek gitu lebih mesra lagi kalau anta tu nombor 2 tu. Sebab kita tak kecek mu semua. Hak mu ni boleh kata ke hak jenis biasa hak tak apa, payah nak balas tu. Kalau hak mesra lagi, hak menatan tu. Tu tapi hak tak lewat gua tu ada jenis saya gitu. Saya dia sebut dak, dia kata aku ni 3 orang aku panggil menatan, tapi hak ni lah rapat menang, tak pernah balas. Tepat PJP tu. Kau sama mari dah menatan tu. Dia sebut gitu pun saya dia suka tu kat. Tu kalau dalam bahasa Arab dia ada balarah tu. Itlaq natah tapi makna dia mahbub. Tapi tak sebab gua lah kita ngajar. Tapi tak apa. Sebab kalau kita nak kata dia marah, saya dia faham, dia bukan kata aku natah itu panggilan manja tu bagi dia tu. Sebab tu kita jangan tengok dalam konteks tu lah kata rasa uduh mandak. Memang saya dia memang gitu jak kecil lagi. Natah tu mari dia kata. Saya dia rendah suka saya dia. Kau mesra nampak. Awak kan? Lepas tu kita tak boleh start tu, tak usah buat lah. Jangan terbaik buat. Jangan terbaik buat, tak boleh tiru-tiru ke ni, dia jadi dengan diri tu. Ada ke kita, pada saya kecek mu aku setengah tu awak, anak gitu lah. Tapi hak mu ni sebenarnya, pengalaman kita lah. Kalau hak sekolah nak ni. Hak tu dia lebih rapat lagi. Supaya pot dawa kita, kecek dengan kita mu aku. Kita kata kasar, hak tu molek. Tapi dengan pot dawa kita, jangan buat gitu. Bukan saya dia. Bukan level dia. Kita kata ayah kita kecek pada kita mu aku. Kita pun buat gitu agak mesra dia tu. Makan nak papok lagu tu. Jadi anak terjemah gitulah nak semua dah faham. Kata wahai Bakar dalam keadaan mu ada, lepas tu nak suruh orang lain jadi pemimpin tak nak sabar. Dulu masa Nabi sakit, Nabi nak mu jadi imam. Sehingga Nabi sungguh bila orang lain jadi imam. Lepas tu mu sendiri ni tak ada. Semua orang terima. Dari kalangan muhajirin, mulah orang paling lebih. Saya nak bakit peringat pada masyarakat di Saqifah Bani Sa'idah. Selagi perkara yang menjadi kelebihan utama yang tak ada pada orang lain, thaniyasnain fil ghar. Mu ni masa nak hijrah, mu lah duduk dalam gua Thawr bersama Nabi tu. 2 orang. Sebut dalam Quran hak tu. Dia tak ada sahabat Nabi yang disebut dalam nas secara qat'i sebut sahabat kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sebut dalam Quran. Lagu mana? Apa ni? Idhuma fil ghar tu. La takhaf wa la tahzan inna tu ayat sebelum tu kan? Ingatlah ketika dia bersama sahabat dia. Ittifaq ahli tafsir. Sahabat yang dimaksudkan dalam Quran sebut tu Sayyidina Abu Bakar. Tak ada khilaf tu. Syiah pening tu. Nak lagu mana? Nak pusing lagu mana tu? Nak pusing lagu mana? Nak pusing lagu mana? Macam-macam dia khana tu. Tu antara ayat yang ditambah oleh Sayyidina Abu Bakar. Tu contoh ayat ni. Tengok tu kata nak sabar. Jadi maluh dah dia nya sebab Sayyidina Ali dah tidur atas katil Nabi tiba-tiba dalam gua tu Sayyidina Abu Bakar tubik pula Sayyidina Abu Bakar situ. Maluh dia. Apa Syiah ni? Dia deki dengan Sayyidina Abu Bakar pelik kot deki Sayyidina Abu Bakar. Ni nyakit berat kan? Maka engkau lah layak menjadi khalifah, gitu cerita dia. Yang ke-15 bila gitu hadirat ni saya nak cuba biar kita menyelami bagaimana keadaan ni bila Sayyidina Umar, Sayyidina
Abi Ubaidah Al-Jarrah sebut gitu, dan Sayyidina Umar berocak pula suara Sayyidina Umar ni derah dia ada. Sayyidina Abu Bakar slow suara. Sayyidina Abu Bakar ni suara dia slow. Sayyidina Umar ni suara dia derah. Sahabat paling tinggi di kalangan sahabat, tubuh besar Sayyidina Umar ni. Pedai dia, ada sahabat teratok ping pedai dia rapat lata. Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni pedai dia tepuh khusus. Dia stok ping dia sedang molek. Muka dia tinggi. Sahabat paling tinggi lah. Jadi kalau sahabat lain letak ping dia tu rapat, ujung tu rapat lata. Muka orang lain dah. Jadi bila gitu fa akmala jam'un mimman kana fi Saqifah fa aqbalu ala Abi Bakrin qailina. Bila gitu masing-masing mata sahabat yang berada di Saqifah aqbala, tertumpu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan mereka berkata, semua kata, sepakat. Jadi tubik serupa skrik tubik tu. Sepakat tubik serupa. Dia kata mana? Masa Rasulullah ada dulu, Rasulullah reda kepada engkau untuk menjadi ketua dalam agama kami. Jadi tu imej semaya tu. Kenapa kami tidak boleh reda untuk kamu menjadi ketua kami dalam bab dunia? Ini bab politik. Sebab politik ni dalam Islam ni, siasah ni takrif dia, khalifah dalam takrif dia ketua politik. Politik ni ke dia? Hirasatud din wa siyasatud dunya. Jaga agama, urus dunia. Itu makna politik dalam Islam. Tu. Jadi kalau dalam agama pun Nabi harap kamu, apa dalam dunia tak harap pun. Dia Sayyidina Abu Bakar ni ada pengalaman. Ketua, orang nombor 1. Maka semuanya tertumpu pada Sayyidina Abu Bakar dan mereka menghulurkan tangan, semuanya bai'ah. Bai'ah ni ada yang pegang tak sempat pegang akak tangan, gitulah kami terima dengan hati yang reda kamu menjadi khalifah kami. Sebut gitu. Kemudian disebut sini, sebut tokoh-tokoh lah. Kemudian Zaid bin Thabit, Bashir bin Sa'ad, Usaid bin Hudair, semua bai'ah. Daripada Sa'id, satu riwayat daripada Sa'id Al-Khudri, kata beliau, antara wa kana min khutaba'il ansar yaum as-Saqifah Zaid bin Thabit alladhi qala, antara pemidatu terbaik Ansar. Antara pemidatu terbaik Ansar. Mana kalau kecek, kalau nak suruh wakil dia ceramah, memang dia lah, nama dia Zaid bin Thabit. Penyair ni Zaid bin Thabit, dia ni orang Ansar. Dia kecek. Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin wa innal imam yakunu minal muhajirin wa nahnu ansaruh kama kunna ansar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kecek. Tengok bahasa dia licin molek. Rasulullah muhajirin dan pemimpin tertinggi kita juga muhajirin. Kita penolong Rasulullah dan kita juga hari ini menjadi penolong kepada penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata belaga molek, dia kata. Tu dia sebut. Kata Usaid bin Hudair pula, ni ketua. Ni pada waktu ni dia jadi ketua. Usaid bin Hudair ni antara ketua Aus. Dia kecek. Qumu fabayi'u Aba Bakrin wallah lain dia kata bangkitlah kamu, bangunlah kamu wahai Aus. Bai'ahlah kamu pada Sayyidina Abu Bakar. Dia sebut gini. Ni minta saya nak terima ni. Dia gini, kita kena ingat dia Aus dan Khazraj ni, dia termasuk dia belum bawa sama. Kalau nak menang molek, biar dapat dia dulu. Sama lagu tu. Lalu dia kata orang tu. Buat apa dia bangun lalu tu. Dia terbangun cepat, bangunlah Khazraj. Bai'ah pada. Kalau dia biarlah kita mula-mula bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah bai'ah ini dilakukan terlebih dahulu oleh Khazraj, dia akan mendahului kita dan kita tidak akan lawan dapat mengatasi dia sampai bila-bila. Mana dia nak dalam sejarah bunyi lagu ni. Dia nak dalam sejarah memang bunyi gitu sungguh pun. Dia nak suruh bunyi gini. Mula-mula yang melakukan bai'ah kepada Rasulullah adalah golongan Aus. Dia nak suruh bunyi gitu. Memang bunyi gitu sungguh lah. Sebab tu dia suruh bangun cepat-cepat tu pergi bai'ah lalu. Sebab dia kata kalau dia kau puak Khazraj juga walaupun sekali ya, hak tu dia akan lekat sampai bila-bila. Antara Aus dengan Khazraj siapa dia? Kalau boleh buat teka lah. Antara Aus dengan Khazraj siapa dia? Hak mula-mula bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Khazraj. Rugi kita. Rugi. Kena buat kita dulu. Dia boleh buat kerja lagu tu. Dia tak boleh ni sebab ni termasuk dalam fastabiqul khairat. Tak apa belum buat ni. Tak apa belum buat lagu ni. Kamu tak akan dapat kelebihan sampai bila-bila kalau dia kau buat kharus. Biar buat kita dulu. Ni cara nak motivasi buat dia. Fastabiqul khairat tu tak apa tu. Misalnya dalam bab sedekah apa dah.
Biar pak kita dulu bu, ya pak cabut gelar wi. Lepas tu neng, lepas tu. Nyenok nama saya tak teringat ke gelar. No. Tu kan. Jadi hak ni memang boleh kepada Aus dulu. Ni satu kelebihan lah. Maka bangunlah Sayyidina Abu Bakar lepas pada tu. Maka bangunlah Sayyidina Abu Bakar, saya akan berhenti setakat ni, cuma saya nak sebut sekali lagi. Maka bangunlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pun kata beberapa patah sahaja. Bila semua orang tu bai'ah pada dia, Sayyidina Abu Bakar kata jazakumullah ya ma'syaral ansar khairan wa thabata qailukum. Terima kasih banyak wahai Ansar. Mudah-mudahan Allah membalas kamu semua. Dan kata-kata kamu itu memang benar. Benar kata-kata kamu itu. Gitulah. Gitu. Lepas tu banyak lagi hal lain tu saya sebut semula. Kita perhabis sikit lagi sebelum perhabis sikit lagi, sebab dia ada satu lagi tajuk yang berkait dengan Sakifah ini juga. Hak ni penting. Hak ni banyak dimanipulasi oleh puak Syiah. Bai'ah ni berlaku berapa kali. Sebab dalam ni tak ada disebut Sayyidina Ali terlibat dengan bai'ah. Tak ada disebut. Ustaz, bai'ah ke mana? Bai'ah ni maknanya menyatakan taat setia. Menyatakan taat setia. Hak ni bai'ah ni dia gini. Bai'ah ni sama ada dengan kata-kata, akad tangan gini. Bai'ah ni banyak berlaku. Misalnya bai'atun nisa misalnya. Ketika selepas Nabi hijrah ada berlaku bai'atun nisa. Mana perempuan-perempuan juga melakukan bai'ah pada Nabi. Dalam dua bentuk. Dalam bentuk perempuan akad tangan, Nabi pun akad tangan, perempuan duduk sebelah sana, Nabi akad tangan. Perempuan tersebutlah, kami bai'ah kepada engkau ya Rasulullah, dengan mana kami menyatakan taat setia, berjanji taat setia untuk sokong gini-gini, akad tangan. Ada juga dalam setengah riwayat, dia dalam bekas besar, bekas air, Nabi letak tangan dalam bekas air ni, sahabiah ni, sahabat perempuan letak tangan sana. Tak ada Nabi salih atau tak ada tu. Kita tak jumpa dalam hadis Nabi salih ataupun lapik kain, telkong dia agak sikit letak tu. Tak ada tu. Kita tak jumpa dalam hadis tu. Waktu memang tak ada. Cumanya akad tangan gini dengan letak tangan dalam air, dalam bekas besar lah. Perempuan letak alik sana. Tu ada sekali. Tu dia panggil bai'ah. Sama ada letak saja mulut tak kata ataupun sebut dengan mulut. Tapi itu perkara yang difahami sebagai bai'ah. Itu makna bai'ah. Saya nak perhabis sikit lagi. Lepas tu kita sambung semula lah insya-Allah. Sebab dia ada beberapa perkara situ. Tiga poin yang akhir saya nak sebut. Saya tidak nak baca, cuma nak sebut ringkas saja. Ringkas saja. Baik. Jadi selepas daripada hari ini, hari mula pula. Selepas bai'ah di Sakifah Bani Sa'idah, maka ramalah masyarakat sahabat, masyarakat Madinah melakukan bai'ah. Selepas daripada itu, sama ada dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dari kalangan pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj pada waktu itu. Walaupun ada disebut beberapa orang sahaja. Disebut gitu beberapa orang sahaja. Sehingga ada juga satu riwayat sebut Sa'ad bin Ubadah antara yang disebut yang tidak bai'ah. Tetapi hak ni sebenarnya ulama kata tidak, selepas tu dia bai'ah. Kerana hari tu dia letih lah je. Sebab ni panjang juga berlaku ni di Sakifah ni. Sebab waktu ni mengikut ulama, Sa'ad bin Ubadah dia bukan tak si bai'ah, dia letih doa. Bahkan dia suka tu tengok berlaku perpaduan umat Islam pada waktu, dan dia setuju. Cuma dia masuk dalam rumah dia tu kerana disebut dia ni keadaan sakit sangat. Dia demam kan, ketal selimut tu Muzammil dalam keadaan berselimut. Tu disebut. Tapi sebenarnya dia bai'ah. Baik. Untuk selepas ni saya akan sebut dengan jelas beberapa orang yang tidak bai'ah, dan akhirnya mereka bai'ah bila Sayyidina Abu Bakar panggil seorang-seorang. Kenapa kamu tidak bai'ah? Apa alasan kamu? Sebab ijma' ulama bai'ah. Ijma' sahabat. Jadi ulama kata kalau ada 3 orang ataupun beberapa orang lebih daripada 3, tu tidak menghalang untuk diistilahkan ijma' sahabat dalam pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Sebab semua ahlul halli wal iqdi, orang yang berjawatan sebagai melantik ketua, dia panggil ahlul halli wal iqdi, orang yang ada autoriti untuk melantik ketua, semuanya bai'ah. Jadi hak tidak bai'ah ni orang yang tidak ada autoriti, tidak tersenarai sebagai orang yang ada jawatan melantik pemimpin. Seperti Abdul Rahman Imam itu ahlul halli wal iqdi. Abi Ubaidah Al-Jarrah ini ahlul halli wal iqdi. Sayyidina Umar, sahabat-sahabat besar. Kalau ada seorang dua, hak tu tidak menafikan ijma'. So, yang kedua, Damun ni apakah dia tidak bai'ah sampai bila-bila? Dah.
Bai'ah ni beberapa kali berlaku. Hak bai'ah besar, hak ramai-ramai sungguhnya esok ke selepas pada tu. Jadi hak esok ke tu kita bincang semula. Gitu aja. Cuma saya nak sebutlah perbincangan Sakifah ni untuk sesi yang kedua selepas pada ni lah. Saya akan bincang khusus berkenaan dengan beberapa perkara lagi. Lepas tu kita akan bincang dia punya isu-isu yang timbul dalam konteks bai'ah ini. Sebab hadirat kalau tengok dalam internet, isu ni sampai ke hari ni masih lagi Syiah guna, bahawa punca utama dia punya iri hati nak marah dendanya keluarga Rasulullah kepada sahabat ni kerana ni lah. Dia kata mana lagi tak dia? Dia kata masa ni Sayyidina Ali duduk di hadapan jenazah Nabi, duduk mandi Nabi, duduk urus Nabi, tiba-tibanya tubik senyap-senyap Sayyidina Bakar dilantik pemimpin, ditabar jadi pemimpin di Sakifah Bani Sa'ad. Tinggal Nabi duduk terbujuk kaku. Jadi keluarga Rasulullah Bani Hashim termasuk Sayyidina Ali duduk urus jenazah. Dia kata hak ni ya Sayyidina Ali terasa hati. Dia buat mari pula riwayat kata Sayyidina Ali terasa hati. Nak sabar. Ni selepas 6 bulan, cerita selepas 6 bulan. Tu macam-macam lah cerita terhadap berat sungguh. Sampai Sayyidina Ali tak jumpa dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar 6 bulan tak jumpa mata. Kita pun pening tak pergi sembahyang cuma Sayyidina Ali ni. Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang di Masjid Madinah. Dalam tempoh 6 bulan tu Sayyidina Abu Bakar pergi perang lah apa murtad. Orang kita boleh terima cerita tu. Memang saya dengar dah ni orang ceramah ni. Pak kita sebut gitu. Doklah tengoklah padahalnya hadiah-hadiah Sayyidina Ali ni, kalau kita baca sejarah hak betul, dia ni terlibat dalam peperangan memerangi orang murtad. Bahkan Sayyidina Ali ni gini hadiah. Kita kena tahu. Tapi perbincangan akan datang. Saya nak sebut dulu. Biar ada gambar yang lebih kurang. Tempat mula-mula Sayyidina Abu Bakar pergi memerangi orang murtad nama Zilqissah, nama tempat tu. Zilqissah ni nama tempat mula-mula sekali Sayyidina Abu Bakar turun ke medan untuk memerangi orang murtad. Masa mula-mula Sayyidina Abu Bakar turun memerangi di Zilqissah, Sayyidina Ali ada lagi sekali tu. Tu dah telefon boleh. Lepas tu dalam riwayat Sayyidina Ali pergi semaya tak tinggal Sayyidina Ali ni kaki masjid. Bukan pokokmu tu. Nah, kaki masjid pergi semaya. Macam mana kata 6 bulan tak tahu umur? Putih sepuh tadi. 6 bulan tak tahu umur. Buat apa tu? Nak jaga hati Fatimah. Sebab Fatimah dia balah dengan Sayyidina Abu Bakar kan? Isu tanah Fadak tu. Bukan tanah Fadak saja lagi, tak ada tanah lain, ada 2 lagi tempat. Ada lagi tanah lain. Apa ni? Fatimah minta, tiba-tiba Nabi tak beri. Jadi Fatimah marah. Maka Fatimah siapa ke bila dia mati tak siwi royak Sayyidina Abu Bakar. Dia tanah pula tengah malam. Sebut cerita ke dak? Sedap cerita tu. Dalam kitab kita masalah ada tu. Cuma selepas itulah baru Sayyidina Ali bai'ah tu pun kerana masyarakat duk tengok dia dengan pandangan serong. Apa Sayyidina Ali tu? Jadi seolah situ digambarkan Sayyidina Ali nak jaga perasaan isteri dia yang bernama Fatimah ni sehingga rela tak jumpa dengan khalifah. Padahal Sayyidina Ali tu orang penting tu dalam pemerintah Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah ada sebut selepas tu Sayyidina Ali bai'ah dan sebagainya, kita bincang semula. Jadi perkara ni hajat kita kena jelas lah. Tambah-tambah dalam musim-musim lain ini kita kena jelas. Kena jelas molek bab Syiah ni. Dan saya akan pergi juga selepas ni secara ringkas bahawa timbul isu-isu yang berkait dengan kepimpinan ini. Siapa yang memulakan fitnah bahawa Sayyidina Abu Bakar merampas hak Sayyidina Ali sehingga dikatakan maknanya berkonfrontasi dengan keluarga Rasulullah ini. Siapa dia? Abdullah ibn Sabah belaka tu. Dia ada sebuah buku kecil. Khusus tajuk Ibnu Sabah. Dalam tu disenarakan ajaran-ajaran yang diasaskan oleh Abdullah ibn Sabah. 13 perkara. Semua ada dalam Syiah imam 12. Termasuk menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Termasuk mengkafirkan sahabat. Macam-macam ada situ. Jadi maknanya isu mengkafirkan sahabat ni bukan berlaku mana beberapa generasi selepas itu. Dia berlaku tu zaman Ibnu Sabah lagi. Mana zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali berlaku dah cerita tu. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan ni dalam beberapa bentuk lain lah insya-Allah. Jadi saya setakat itu, kalau ada nak tanya apa-apa boleh. Apa yang saya boleh jawab saya akan jawab selalu. Kalau sekiranya perkara tu saya tak jelas, kita boleh bincang semula dalam sesi akan datang. Saya setakat itulah. Kalau ada nak tanya boleh. Ya. Adakah sesuatu macam tradisi orang Melayu ketika daulat bangku kira bai'ah juga Alis? Orang Melayu daulat bangku kira bai'ah.
Nak kata tak kena tu nak. Lagu mana? Sebab kalau bai'ah dulu memangnya dia menyatakan tak setia. Saya kata hak tu kata-kata puji gitu itu. Yalah kalau nak kata bai'ah aku sebagai isyarat tu adalah. Gitu yalah. Sebab lah ni dia tak tanya khabar kita pun. Sebab gini dia tak tanya kita pun, sebab kalau hak pilih raya tu tanya kita kira tu, sebab tu kita pergi undi. Nah, tu tanya, dia tak tanya kita. Sebab kalau ngundi dia tak boleh, dia sistem beraja ni dia tidak melalui apa ni ngundi ni. Dia pelantikan. Soal tu jadi fitnah juga, boleh bincang juga akhirat tu malah nak pun bincang dah. Ni Sayyidina Muawiyah dengan Yazid tu kata. Hak tu kena sepatut kena derah pok kita kena faham molek tu. Ustaz kalau ngundi kan yang jadi saksi esok lah. Kita ngundi pakai guna akan jadi saksi lah. Saksi ke dia tu maksud tu? Dia betul hasil esok lah. Pakai okey gitu lah. Jadi saksi, jadi kena beringat nak makah ni. Kena tengok molek. Dia gini bak ngundi tu. Dalam buku tu dia ada bincang tu. Dia isu kepimpinan dalam Islam ni, maknanya hak tu dia isu syariat. Syariat tu. Undang-undang. Bahkan kalau kata tak perlu, tak ada politik, kalau kata tak ada politik dalam Islam, sebut secara umum gitu. Bahaya tu. Dia hak tu dia menyentuh akidah pula tu. Sebab benda ni sabit. Mana? Tidak secara mutlak lah tak boleh tu. Sebab gini tengok juga. Sebab kita duduk kawasan ni. Sebab dia ngundi. Tak boleh ikut saya kita nak pergi ngundi jauh tak boleh ikut saya lagu tu. Dia kena ada nama. Pergi sana tak ada nama. Kena sini nama kita. Mungkin dia ke daftar. Kita duduk kawasan mana. Tiba-tiba pemimpin kita nak jadi wakil rakyat kita tu ada bermasalah. Dan kita tahu masalah tu. Kalau saya tak ngundi. Sebab kita ngundi orang bukan ngundi parti. Bagi saya lah. Setengah orang dia kata kena ngundi parti. Tak masalah. Kita tengok misalnya pemimpin tu Syiah misalnya. Pemimpin tu Syiah. Kita kenal dia. Usrah kali dengan kita. Lepas tu kita nak undi dia. Tak sahabat hati kita. Dia sokong orang mengkafirkan sahabat. Sebab tu saya tak ngundi dia. Saya sebut terang. Saya tak undi. Bila lantik orang lain baru kita ngundi. Dan kita sapa benda ni kepada parti yang terlibat tu. Saya tak ngundi. Lepas tu nak kata mana? Kita nak undi dia. Dia sokong, duk puji. Jebok-jebok duk puji orang yang mengkafirkan sahabat. Kita nak undi dia. Saya tak undi. Dia gini dia. Hak tu kita sebenarnya kita kena buat keputusan sendiri sebab hamba tak nak kata apa tu. Sebab undi tu rahsia, kelama royak pecah rahsia. Tak boleh royak tu. Dia gini, saya tak boleh nak royak sebab saya tidak terlibat. Macam kalau kita kecek takut tersilap pula. Sebab orang yang terlibat pun kadang-kadang tak berani nak kecek. Benda tu kadang-kadang kalau kita sebut takut tak betul. Sebab isu politik ni dia payah juga sebenarnya. Nak rujuk lagi kita tak lihat tu. Jadi payah. Sebab tu saya bab politik ni saya tak berani lah nak kerja politik semasa, politik kepartian ni. Jadi kita kena ingat hadirat sekal bila orang tidak terlibat dengan politik kepartian bukan bermakna dia tak terlibat dengan politik. Politik ni luah makna dalam Islam. Jangan kita jadi orang yang duduk dalam badan NGO yang tidak jadi pemimpin dalam politik, tidak berpolitik ke dia. Pada rata negeri dia pergi, rata negara dia pergi. Kadang-kadang dia pergi nak apa tu best sekali dengan orang politik. Orang politik meminta pandangan dia. Tak politik lagi setahu tu. Setahu Yusuf Qaradawi tu zaman Maududi dia tu orang politik tu. Dan dia jadi tu imes mai jenazah Maududi. Maududi tokoh politik Islam besar. Tulis buku tu tentang politik. Cuma dia tak jadi ketua cawangan Yusuf Qaradawi ni. Lepas tu kita nak kata dia tidak politik. Jahim nah tu. Misalnya orang takut soal kita sedangkan kita Islam sejati tak. Siapa dia tanya? Misalnya orang tanya kita, kenapa dia Islam? Kenapa Islam kenapa dia? Kita tanya royak. Buat jawab sepadalah hadis Jibril tu ialah. Mal Islam tu antashhadu an la ilaha illallah. Jawab tu cukup dah. Lepas tu dia nak ngaji, so dia mai sini nak ngaji. Nak royak tak habis nak royak tu muka 23 tahun Nabi royak Islam. Royak tu. Misalnya anak sendiri tanya, mak apa bukan Islam? Nak royak sebagainya. Royak sekat apa lah. Lepas tu suruh dia main ngaji lah. Jangan royak Islam ni maknanya kita sokong parti Islam. Saya silap lagu tu. Tu kalau kita wui takrif itu tak betul lah. Tak boleh gitu. Kena royak Islam ni mengucap lagu. Saya sepuluh Nabi royak tu lah. Itu basic dia. Asas duduk situ. Rukun tu. Tu Islam.
Lepas tu tuntut dia tu kena mengau tu panjang cerita lah ngaji lah tu. Sebab tu Imam Bukhari nak ayat tu sebuti kitab dia tu. 7257 hadis tu. Nak ayat tu, nak sampai tu. Mudah ya tu. Jadi masalah kita nak pilih amanah, nak pilih gapo hadirat, tu kena tengok. Kena tengok tu maknanya kita kena buat penilaian lah. Sebab tu saya secara peribadi lah, kita suka pimpinan politik ni dia menyebutkan dasar parti dia. Rakyat program biar orang boleh nilai. Asyik tu kita kena nilai hipokrit ke tidak. Kalau guna tengok payah tu nak nilai. Pergi pagi kelak kita kena nilai tu. Payah kat dia tu. Sebab itulah apa-apa ni kita kena tak boleh tinggal doa, mintalah hak aku undi ni, aku yakin dia betul. Lepas tu surah Tuhan. Nak mana? Gitulah tiap pemimpin. Sebab kita nak tahu A sampai Z pemimpin, nak tahu mari luar. Nabi ni dia boleh tahu tu. Tak, kita nak tahu mana tu pemimpin tu. Kadang-kadang pemimpin luar negeri, daripada Penang, daripada Kedah mari jadi itu tempat kita. Kita nak tahu mana perangai dia. Kita pun tak tahu. Lepas tu perangai-perangai kita tahu, cuma kita tengok dia molek, kita pasal ni kita undi. Lepas tu surah Tuhan. Tak dosa kita. Sebab kita niat baik. Kalau dia tak baik, dia tanggung. Gitu mudah ya. Gitu ya. Jadi gini, hak ni kita akan sambung semula lah. Kita akan sambung semula insya-Allah. Cumanya saya penting sangat Sakifah Bani Sa'idah ni sebab gini. Sebab orang kita ni pendedah ni boleh kata ada langsung. Tak tahu apa satu. Cuma duk tengok dalam internet ke apa tu bahaya tidak. Saya nak sebut guru-guru kafar sangat terdedah pada ni. Sebab dia nak cari sirah ni sebab dia suka teks tu dia hanya tajuk. Jadi banyak dah ni hak siapa duk ayat saya ni. Cari bahan dalam internet, jumpa website Syiah. Ada dah lah jumpa. Tu saya kata gini ustazah. Kalau ustazah kena ngaji dulu. Sebab tu kita hadiah kena beringat orang yang suka melayar internet dia kena ada basic tu. Dia kena ada tu ilmu tu. Kalau tidak bahaya tu. Jangan dia ingat semua maklumat yang ada dalam internet betul lah ke? Tak, sebab kita ada kita tak betul. Ada orang tanya saya. Ni seorang orang hebat lah dia ni. Dia tanya saya. Dia tanya lagu mana ustaz riwayat yang menyebutkan bahawa Sayyidina Hasan ni kau sampai 70 lebih. Saya kata tu tak pelik lagi. Sebab ada sebut kata 400 lebih. 400. Kata saya tak percaya. Sebab Sayyidina Hasan ni orang soleh. Dia pun mati muda Sayyidina Hasan ni. Sayyidina Hasan ni mati muda. 70 orang bayar ke 70 orang. Dia nikah. Patut 400 kapung bini dia. Cuba bayar ke tak nak sabar langsung. Jadi kita sebab tu kena beringat internet ni kena beringat. Ramadah lah kenanya. Pensyarah dia kata terkejut dia tengok kadang-kadang assignment dia buat tu ambil internet kena website Syiah. Sebab orang kita tak tahu. Sebab tu perlu didedahkan. Supaya isu Sakifah ni tak. Kadang-kadang pemimpin pun terkena. Dia kata misalnya contoh kita kata ni saya tengok ni cerita ni dah kita klik kita tengok buat perbandingan lah dah. Di Indonesia kalau kita tengok bahkan ulama kita telah sebut bahawa punca manusia jadi Syiah ni punca utama dia kerana sejarah. Punca utama. Hak bahas masalah kelonggaran dari segi fiqh tu bak keluar tu. Mana kekaguman terhadap ketokohan ulama-ulama Syiah dari segi nilai akademik mereka menulis kitab. Hak tu nombor 2. Hak mula-mula sekali bab sejarah. Kerana sejarah ni setengah orang bila dia baca kitab sejarah dia tengok penulis ni ahli sunnah. Dia ni orang dia anggap sebagai imam dalam itu misalnya contoh. Dia pakai terima semua. Padahal tidak. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum tu. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum tu antara kitab yang terbaik lah sekarang ni. Ulama tulis kitab lain pula At-Ta'liq 'ala Ar-Rahiqil Makhtum. Komentar terhadap kitab Ar-Rahiqul nipis sikit pada ni kitab. Nak baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum wajib kena baca ta'liq dia sebab dalam tu dia bahas khusus pun setiap satu hadis yang dikemukakan riwayat dia bincang sesuatu pula berdasar pada ilmu rijal, ilmu kaedah. Sebab banyak perkara yang tersilap situ. Kena baca tu pula. Masalahnya teks Ar-Rahiqul Makhtum diterjemah dalam bahasa Melayu tapi at-ta'liq tu tidak diterjemah dalam bahasa Melayu. Itu masalah. Sebab tu kalau nak baca kitab tu dia kena ada ta'liq tu mesti ada. Kalau tidak bahaya. Berat tanya tu. Dia gini kan. Dia Syiah ni gini lah saya sebut. Waktu kena buat sesi khusus pula apa kan. Kena buat satu sesi yang khusus pula bab Syiah tu. Cuma saya sebut gini ringkas cerita. Bila sebut Syiah ni dah. Kita nak ambil bab sejarah. Syiah ni asal mana pengikut. Asal mana pengikut. Syiah ni ada bahasa Arab asal mana pengikut. Dari segi bahasa. Dalam Quran ada sebut lah tu. Lagu mana ayat tu?
Lagu mana? Min kulli syi'atin man huwa ashaddu 'ala ar-rahman ithya. Sebelum tu lagu mana itu? Kalau tak ingat sekali Ustaz Nasir buat baca ayat tu kalau di masjid. Lagu mana? Maksud dia gini, tak apalah, boleh cek semula, saya tak ingat kepala dia tu. Min kulli syi'atin man huwa ashaddu 'ala ar-rahman, Allah akan tarik, Allah akan ambil semua puak Syiah. Kemudian Allah akan tengok, Allah akan cabut. Di kalangan puak Syiah Allah akan senjah, istilah senjah. Min kulli syi'atin man huwa ashaddu 'ala ar-rahman. Dari kalangan puak Syiah ni, kalau nak terjemah bahasa, dari puak Syiah ni siapakah dia lebih deraka pada Tuhan? Siapa lebih deraka? Deraka belaka, cuma hak lebih deraka. Tu makna Syiah. Tapi Syiah tu kita tak pakai dengan makna Syiah ni. Hak tu Syiah tu dengan erti kumpulan. Puak-puak mana? Bukan makna Syiah dalam istilah ni. Tapi Syiah dengan maksud istilah peringkat awal. Hak mula-mula tubik kalimah Syiah dulu, zaman sahabat dulu, penyokong Sayyidina Ali. Sebab tu dalam kitab sebut Syiah, hak ada dalam kitab kata Syiatu Ali, Syiah Ali ni adalah merupakan Bani Hashim, keluarga Rasulullah. Mereka ni lah yang mencalonkan Sayyidina Ali menjadi khalifah kerana dia keluarga Rasulullah. Puak-puak ni dalam dikategorikan sebagai Syiatu Aliyin, kumpulan Sayyidina Ali. Hak ni lah orang panggil Syiah Mufaddilahnya. Syiah yang melebihkan Sayyidina Ali. Syiah ni memang tak ada siapa kata kafir. Hak ni Syiah ni dalam perawi hadis. Syiah ni boleh jadi perawi hadis. Syiah tu maknanya dia nak Sayyidina Ali jadi pemimpin. Bagi dia Sayyidina Ali lebih daripada Sayyidina Bakar. Sekadar itu saja. Dari sudut politik, dari segi akidah serupa Sayyidina Bakar. Cumanya kita kena faham, Syiah ni dia melalui proses perkembangan dia. Kita kena tahu tu. Bila mari seorang penyangat daripada Yaman, nama Ibnu Sabah, dia gini saja. Saya akan perkenalkan kepada hadirat. Saya tidak nak bincang panjang, nak kajak bahasa Syiah 4 jam pula. Syiah ni gini. InsyaAllah dalam satu, mungkin Pak Awal boleh ambil satu tajuk selepas pada ni. Siapa Ibnu Sabah? Sebab kapur kita tak ada nama Ibnu Sabah. Tapi dia ni tokoh besar. Dialah mula-mula meletakkan benih Syiah sehingga jadi subur. Apa yang disebut oleh Ibnu Sabah ada dari Syiah Imam 12 yang menjadi anggota rasmi sebuah kerajaan di Teluk sekarang ni. Saya pernah ditunjuk buku perlembagaan Iran tu oleh almarhum Dr. Dr. Harun Tayyib, ketua Dewan Ulama PAH Malaysia. Dia pernah tunjuk depan saya. Dia kata tengok dia atas syekh, dia kata, ni nak jadi ahli parlimen negara, syarat utama mesti Syiiyan asliyan, Syiah pekak. Kita terjemah begitu mudah. Syiah pekak mesti. Kau tidak boleh jadi ahli parlimen negara. Dr. Harun Tayyib ni kepakaran dia perlembagaan antarabangsa. Dia boleh PhD dalam bahagian itu. Dia sebut saya. Sebab tu dia tekan sangat, dia buat kenyataan secara terbuka dalam YouTube bahawa Syiah ni tidak Islam. Syiah Imamiyah ni anak Syah Waliullah, Syah Abdul anak Syahullah tulis buku khusus Tuhfah Ithna Asyarah, hadiah untuk Syiah Imam 12. Dalam tu dia sebut memang Syiah Imam ni memang tak ada, memang dia ni jelas kufur kepada Allah SWT. Buku tu saya tak pasti dalam bahasa Melayu ada terjemah dia. Kalau kita nak tahu tentang Syiah akhirnya kena baca buku tu lah. Tajuk buku tu pun mana Syiah Imam 12. Anak Syah Waliullah tulis. Ada buku tu dengan saya. Cuma buku ni saya pernah tengok terjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Sebab gini hadiah sekarang ni orang kita adalah sayang kita yang tak faham. Dia kata sebenarnya Syiah Imam 12 ni Syiah sederhana, hak molek, hak ni dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dekat wanu hadirat. Mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar. Mut'ah ni terima mut'ah ni sekali dengan semaya di Sidratul Muntaha dalam kitab sebut. Jadi Syiah ni kalau saya nak sebut soal lagi kak, lepas tu kita bincang semula, 2 kali saya sebut. Kita nak sebutnya Syiah ni sumber agama dia ke dia. Pertama sekali Quran hak dia sendiri, bukan Quran kita. Ulama kita kata dia reka 2000 lebih hadis. Nak menyabitkan Quran kita ni telah ditokok tambah oleh Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat. Yang kedua, hadis-hadis Syiah ni dia tidak sampai kepada Nabi SAW. Hadis-hadis dia sampai pada imam-imam dia. Kalau dalam bab fiqh hampir keseluruhan sampai kepada Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq. Yang ketiga, Ja'far As-Sadiq ni dia tidak sempat dengan Imam Nawawi sebenarnya. Dia tinggal 2 tahun. Selepas mati Ja'far As-Sadiq, 2 tahun lepas tu baru lahir Imam Syafi'i rahimahullah. Dia tinggal 2 tahun.
Jadi tak mungkin Imam Syafi'i itu mana mengaji dengan Ja'far As-Sadiq, kecuali dia mengaji dalam mimpi, itu bab lain. Nah, kalau dalam keadaan yaqazah gini tak ada. Kalau Imam Abu Hanifah tu iyalah. Gitulah. Jadi maknanya Syiah ni dia gini. Kena faham 4 perkara. 4 perkara tu, 4 perkara parut. Ini rangkah mana ni? Sesebuah ajaran tu boleh dianggap sebagai agama kalau dia ada 4 ciri. Yang pertama, ada konsep kitab suci. Yang kedua, watak suci. Kalau dalam kita dia panggil Nabi dan Rasul. Yang ketiga, ada konsep hari bangkit. Mana selepas mati dia ada selagi hari, ada selagi zaman. Itu dia panggil hari bangkit. Bentuk macam mana tak kira lah, tapi ada konsep tu. Yang keempat, dia ada konsep jaza, pembalasan. Mana-mana ajaran yang ada 4 perkara ni, ajaran itu sudah boleh disebut agama. Tak kira lah agama salah. Okey, kita tengok Hindu, dia ada kitab suci dia, kitab Veda. Dia ada tokoh suci dia, nama Guru Nanak dia tu. Dia ada konsep hari bangkit, reincarnation dia tu. Dia ada pula konsep jaza, orang baik jadi kijel, orang jahat jadi katok. Dia tu. Orang yang kacau itu. Lepas tu nak bincang panjang kena tengok dalam kitab dia lah. Ni saya baca lah. Sebab tu orang panggil agama. Ayah Pen boleh tak kita nak panggil agama ajaran dia? Tak boleh. Sebab Ayah Pen tak ada kitab. Kata dia mati Islam ke? Mana Ayah Pen? Nanti kita sebut orang dulu. Dia tak ada kitab. Lepas tu Ayah Pen ni adalah dia anggap sebagai watak suci, boleh berunding dengan Tuhan. Lepas tu dia, saya tak tahulah dia ada ke tak konsep hari bangkit. Tapi sen ni jelas dia tak ada. Kitab dia tak ada. Maka tak boleh panggil agama. Orang panggil ajaran sahaja. Tak tahulah tu panggil ajaran sesat. Ajaran sesat ni ada makna perkara yang orang yang waras tak boleh terima, tak mungkin. Istilah sesat ni maknanya bercanggah dengan Quran dan hadis. Jadi dia mati lagu mana tu tak, kita serah Tuhan lah, sebab kita tak tahu, takut dia bertaubat ke. Sebab ulama tidak syarat orang sesat ni bila dia bertaubat dia kena buat kenyataan akhbar. Tak ada ulama wajib gitu. Boleh hadis dia bertaubat, kita tak tahu. Sebab tu kita serah Tuhan, tapi asal dia Islam. Ayah Pen ni 10 tahun lebih saya tanya orang kapun dia hilang di kapun dia pergi di Indonesia, dia pergi menutup sana di Indonesia. Dia mati di Terengganu ni. Dia mati Terengganu kita dia di situ pusat gitulah. Jadi saya rasa kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kalau pokok kita nak muzakarah tentang Syiah ni, kita boleh buat satu sesi khusus lah. Sebab saya sedia 18 tajuk bab Syiah, 18 siri untuk kuliah tentang Syiah, supaya kita faham dari segi sejarah Ahlul Bait, siapa dia Ahlul Bait, beza Ahlul Bait Ahli Sunnah dengan Ahlul Bait Syiah lagu mana. Kita kena faham tu. 18 kali ni buat orang main tahu lah. Gitu saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Mudah-mudahan usaha kita untuk belajar ni diberkati sehingga Allah bebaskan kita daripada terpengaruh ataupun terjebak dengan ajar-ajar salah ni. Rasa setakat itulah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.